Gadis ini mempunyai rupa yang pulus dan cantik tetapi mempunyai keupayaan pemerhatian yang sangat tajam. Dalam satu perjalanan di kereta api bawah tanah, seorang gadis muda yang nakal secara senyap-senyap mengambil telefon bimbit seorang penumpang. Dalam kesesakan orang ramai, gadis itu pada mulanya segera menyedari tindakan ini. Apabila orang yang kehilangan telefonnya mendapati telefonnya tiada, dia terus menelefon untuk mencarinya. Dalam keadaan panik, gadis yang mengambil barang itu berkali-kali cuba mematikan panggilan tetapi tidak berjaya. Pada masa ini, gadis yang memerhati dari jauh itu secara senyap-senyap membunyikan penggerak pada telefon. Dengan itu menarik perhatian semua orang dan menyelamatkan keadaan. Sebelum hari itu, Jang Ha-bin nampaknya hanya seorang gadis biasa. Namun, dia mempunyai seorang ayah yang istimewa. Ayahnya, Cha So-hyun, adalah penganalisis profil jenayah terkemuka di negara itu. Kabar angin mengatakan bahawa dia boleh menyimpulkan identiti suspek hanya dengan melihat tempat kejadian. Malam itu, di dalam hutan, satu rangka ditemui. Pihak forensik mengesahkan mangsa adalah seorang pelajar sekolah. Namun, kali ini selepas memeriksa tempat kejadian, Choi So-hyun tidak membuat sebarang kesimpulan tetapi tergesa-gesa pergi. Sekembalinya ke rumah, Choi So-hyun, yang tidak begitu mahir, telah menyediakan makan malam yang mewah. Dia juga membawa keluar kek dengan lilin di atasnya. Ternyata hari ini adalah hari lahir anak perempuannya, Jang Ha-bin. Cha So-hyun dan isterinya telah bercerai bertahun-tahun yang lalu. Isterinya juga baru meninggal dunia tidak lama dahulu. Untuk menjaga anak perempuannya dengan lebih baik, dia telah berpindah ke rumah bekas isterinya. Pada waktu malam, Cha So-hyun tiba di hadapan pusat tuition, tetapi menunggu lama masih tidak melihat anak perempuannya pulang dari sekolah. Guru pusat itu memberitahu bahawa Jang Ha-bin telah berhenti sekolah sejak 2 bulan lalu. Seketika kemudian, Cha So-hyun menerima panggilan dari balai polis, memaklumkan bahawa anak perempuannya baru sahaja bertarung seni mempertahankan diri dengan 2 gadis lain. Ketika polis di balai tanpa henti memarahi, mata Jang Ha-bin senyap-senyap beralih ke meja kerja anggota polis itu. Di atas meja terdapat gambar anggota polis itu bersama anak perempuannya sedang belajar taekwondo dengan mesra. Serta-merta, Jang Ha-bin memahami fikiran di hati anggota polis itu. Gadis itu berpura-pura mengatakan bahawa ayahnya, seorang anggota polis, selalu menasihatinya untuk menggunakan kemahiran yang dipelajari untuk melindungi dirinya. Mengucapkan kata-kata ini sebenarnya untuk menyelaraskan dengan psikologi dan cerita anggota polis itu, untuk mendapatkan simpati daripada pihak lawan. Sememangnya, selepas mendengarnya, sikap anggota polis itu menjadi lebih lembut. Tidak lama kemudian, Choi So-hyun tiba di balai polis. Anggota polis itu menceritakan keadaan bahawa Jang Ha-bin dan 2 gadis muda telah melarikan diri dari rumah. Mereka menemui beberapa telefon yang hilang. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga mereka berkeras menafikan mengambil barang orang lain. Apabila mengetahui lokasi kejadian adalah sebuah motel, Cha So-hyun segera menyoal siasat anak perempuannya. Mengapa kamu pergi ke tempat seperti itu? Jang Ha-bin tidak menjawab, hanya berkeras mengatakan bahawa dia bukan pencuri. Dengan naluri profesional seorang penganalisis psikologi jenayah, Cha So-hyun mendapati anak perempuannya secara tidak sedar menggigit bibir satu manifestasi tipikal seseorang yang berbohong dalam psikologi jenayah. Cha So-hyun menyediakan jamuan hari lahir yang telah disediakannya lebih awal. Tetapi Jang Ha-bin hanya membuka peti sejuk untuk mengambil sekotak salad dan memakannya sendiri. Cha So-hyun meminta maaf kepada anak perempuannya kerana ketiadaannya dalam hidupnya selama bertahun-tahun ini, dan berjanji bahawa mulai sekarang dia akan meluangkan lebih banyak masa untuk bersama anak perempuannya. Namun, sebelum dia sempat menghabiskan kata-katanya, Jang Ha-bin telah meletakkan mangkuknya, secara dingin mengatakan bahawa dia tidak memerlukan perhatian ayahnya. Cha So-hyun menukar kepada nada suara yang tegas, bertanya kepada anak perempuannya mengapa dia bergaul dengan gadis-gadis muda yang melarikan diri dari rumah dan mengapa dia menyembunyikan darinya fakta bahawa dia telah lama berhenti dari pusat tuition. Jang Ha-bin masih tidak menjawab alasannya, hanya mengatakan bahawa dia tidak memerlukan perhatian palsu ayahnya. Menghadapi sikap dingin anak perempuannya, Cha So-hyun berasa sakit hati. Walaupun begitu, dia tetap cuba pulang kerja awal setiap petang untuk berada di sisi anak perempuannya. Malam itu, Cha So-hyun mendengar bunyi getaran dari dalam beg sekolah anak perempuannya. Walaupun telefon bimbitnya masih di tangannya, digabungkan dengan kejadian di balai polis, Cha So-hyun mula mengesyaki bahawa anak perempuannya benar-benar telah mengambil telefon orang lain. Jadi dia membuka beg sekolah anak perempuannya tanpa izin. Sememangnya, di dalam laci terdapat sebuah telefon yang bukan milik Jang Ha-bin. Menghadapi pertanyaan ayahnya, Jang Ha-bin hanya menjawab bahawa telefon itu dipegangnya sementara untuk seorang teman. Namun, apabila ditanya siapa teman itu, dia enggan mendedahkan. Sebaliknya, Jang Ha-bin segera menunjukkan hakikat bahawa ayahnya tidak mempercayainya.
Cha So-hyun juga tidak mengalah, meminta anak perempuannya untuk membawa pemilik telefon itu berjumpa dengannya. Sebelum ini berlaku, telefon itu akan dipegang olehnya. Apabila membuka telefon, Cha So-hyun mendapati semua mesej, log panggilan dan data lain di dalamnya telah dipadamkan. Malam itu, Cha So-hyun meminta seorang rakan untuk membantu menyiasat pemilik telefon itu. Tetapi dia tidak tahu bahawa ketika dia bercakap di telefon dengan rakannya, Jang Ha-bin telah menguping di belakang pintu. Malam itu, apabila ayahnya telah tidur nyenyak, Jang Ha-bin menyelinap masuk ke bilik, mengambil semula telefon yang dirampas itu. Tepat pada masa ini, telefon menerima satu mesej dengan nada yang kurang menyenangkan, seolah-olah meminta pemilik telefon itu untuk menghubungi dengan segera. Keesokan paginya, Cha So-hyun melihat anak perempuannya tergesa-gesa menarik beg pakaian keluar dari rumah. Dia segera mengejar, mengesyaki bahawa anak perempuannya dipengaruhi oleh gadis-gadis nakal dan bersedia untuk melarikan diri dari rumah. Namun, Jang Ha-bin menjelaskan bahawa dia hanya menyertai perkhidmatan sekolah. Cha So-hyun memutuskan untuk memandu anak perempuannya ke pintu pagar sekolah. Berdasarkan kebiasaannya, dia memerhati dengan teliti ekspresi kecil di wajahnya. Dari jauh, dia melihat Jang Ha-bin pada mulanya tersenyum, kemudian mengetap bibirnya tepat seperti tanda berbohong yang pernah dilihatnya di balai polis. Tidak lama kemudian, anggota polis di balai itu menghantar rakaman video pengawasan dari kereta api bawah tanah kepada Cha So-hyun. Selepas menontonnya, dia mendapati bahawa telefon itu sebenarnya tidak diambil oleh anak perempuannya. Menyedari dirinya telah salah faham terhadap anak perempuannya, Cha So-hyun hanya tersenyum hambar. Tetapi pada hari itu, apabila Jang Ha-bin pergi berkelah, dia tidak menjawab telefon atau mesej. Cha So-hyun mundar-mandir di dalam rumah, hatinya penuh kegelisahan, cuba meneka dan memahami fikiran dalam dunia dalaman anak perempuannya. Dalam hujan renyai-renyai, Cha So-hyun seolah-olah melihat bayangan isterinya yang telah meninggal dunia muncul. Isterinya seolah-olah dapat membaca fikirannya. Cha So-hyun, walaupun seorang pakar profil jenayah yang cemerlang, dapat melihat fikiran penjenayah dalam sekelip mata, tetapi sama sekali tidak dapat memahami anak perempuannya sendiri. Keesokan paginya, polis menerima laporan kes. Tempat kejadian adalah sebuah gudang yang terletak di dalam hutan. Di dalam gudang, banyak kesan sos tomato ditemui dan telah disahkan sebagai darah manusia. Berdasarkan jumlah sirap yang ditinggalkan, pakar menyimpulkan bahawa mangsa telah meninggal dunia. Namun, mayat masih belum ditemui. Cha So-hyun merayu kepada atasannya untuk membenarkannya menyertai siasatan kes ini. Sebenarnya, dengan kebolehan yang luar biasa, atasannya pernah merancang untuk memindahkan Cha So-hyun ke ibu pejabat. Tetapi untuk dapat berada dekat dengan anak perempuannya, dia tidak teragak-agak untuk melepaskan peluang kejaya besar itu, memutuskan untuk kekal di daerah itu untuk terus bekerja. Di tempat kejadian gudang, Cha So-hyun dengan teliti memerhati setiap butiran. Dia tidak terlepas sebarang petunjuk kecil seperti yang selalu dilakukannya dalam setiap kes. Malam itu, dia bermimpi pelik. Dia melihat anak perempuannya, Jang Ha-bin, melangkah masuk ke dalam gudang berbahaya ini. Terjaga di tengah malam, Cha So-hyun ingin menghantar mesej memohon maaf kepada anak perempuannya atas keraguan sebelumnya. Namun, setelah berfikir, dia memutuskan untuk memadam setiap baris mesej. Apabila kegelapan meliputi, Cha So-hyun seorang diri kembali ke gudang untuk siasatan lanjut. Di sana, dia berkongsi hipotesisnya dengan seorang penganalisis jenayah yang baru bekerja di balai polis. Cha So-hyun berpendapat, sebab mengapa terdapat sejumlah besar sos tomato di dalam gudang adalah kerana pelaku telah merancang untuk melupuskan mayat di sini. Namun, gudang itu bukan tempat kejadian pertama kes itu. Kehilangan mayat, menurutnya, mungkin disebabkan oleh pelaku yang menghadapi situasi tidak terduga semasa melupuskan mayat, menyebabkan kegagalan menyelesaikan rancangan awal. Selain itu, kesan darah di tempat kejadian suka digunakan sebagai bukti untuk mendakwa pelaku. Ini menunjukkan bahawa pembunuh memahami prosedur siasatan jenayah. Pembunuh itu pasti telah memusnahkan kenderaan yang digunakannya, kerana kenderaan itu akan mengandungi kesan seperti cap jari, cukup untuk mengenal pasti identitinya. Berdasarkan analisis Jang Tae-soo, polis mula menjejaki kenderaan yang hilang ini. Sememangnya, di dalam hutan, polis menemui sebuah kereta yang baru sahaja dibakar tidak lama dahulu. Hasil siasatan di tempat kejadian menunjukkan bahawa kereta itu seolah-olah telah melanggar sebatang pokok di hadapan, menyebabkan orang di dalamnya terpelanting keluar dari kereta. Pada masa yang sama, seorang guru di sekolah memberitahu Cha So-hyun bahawa Jang Ha-bin tidak menyertai perkhidmatan sekolah. Cha So-hyun juga mendapati telefon yang pernah dirampasnya telah diambil semula secara senyap-senyap oleh Jang Ha-bin. Ketika sedang menyiasat di hutan pada siang hari, Cha So-hyun menerima mesej dari rakannya, memberitahu bahawa dia telah menemui lokasi terakhir telefon itu dihidupkan. Apabila Cha So-hyun melihat lokasi yang ditentukan,
Dia serta-merta berasa panik. Lokasi terakhir isyarat telefon itu muncul adalah di hutan tempat dia berdiri. Serta-merta, perasaan tidak senang menyelubungi fikirannya. Untuk menjelaskan, Cho Seo-hyun mengambil darahnya sendiri untuk dibandingkan dengan kesan Zizo yang ditemui di gudang. Hasilnya menunjukkan bahawa DNA Zizo di gudang itu tidak sepadan dengan Cha Seo-hyun. Bermakna mangsa bukan Jang Ha-bin. Ini membuatkan dia berasa lega seketika. Tetapi sejurus selepas itu, dia menerima panggilan dari hospital yang memberitahu bahawa anak perempuannya terlibat dalam kemalangan kereta. Apabila tiba di hospital, melihat anak perempuannya terbaring di katil hospital dengan sikap yang tenang luar biasa, Cho Seo-hyun teringat semula lokasi terakhir telefon itu di dalam hutan. Satu pemikiran berbahaya perlahan-lahan terbentuk di dalam fikirannya. Orang yang tidak berada di tempat kejadian jenayah semasa kejadian hanya boleh menjadi mangsa atau pelaku. Menolak kemungkinan Jang Ha-bin adalah mangsa. Cha Seo-hyun terpaksa mengesyaki bahawa mungkin anak perempuannya sendiri adalah pelaku kes ini. Lebih mencurigakan lagi, kemalangan kereta Jang Ha-bin pada malam itu membuat Cha Seo-hyun membuat hipotesis yang berani. Adakah ini kemalangan yang dirancang untuk menyembunyikan sesuatu? Sebenarnya, syakwa sangka Cha Seo-hyun tidak salah sama sekali. Malam itu, Jang Ha-bin telah sampai ke persimpangan jalan. Dia sengaja menunggu lampu merah, kemudian melintas jalan tepat pada masanya ketika sebuah kereta meluru datang untuk menyebabkan kemalangan itu. Tindakannya seolah-olah bertujuan untuk menyembunyikan beberapa kesan pada tubuh. Sehari sebelumnya, di hutan, polis telah menemui kereta yang terbakar. Tempat kejadian menunjukkan bahawa kereta itu seolah-olah telah melanggar seseorang. Apabila memikirkan perkara ini dan menghubungkannya dengan insiden anak perempuannya, Cho Seo-hyun semakin curiga. Walaupun begitu, kecederaan Jang Ha-bin tidak serius. Selepas keluar dari hospital, Cha Seo-hyun membawa anak perempuannya pulang. Pada masa ini, dari balai polis, satu berita baru dihantar. Mereka telah menemui penyewa kereta yang terbakar itu. Mengikut imej dari kamera pengawasan, penyewa kereta itu adalah seorang gadis muda. Perkara yang patut diberi perhatian ialah Cha Seo-hyun menyedari pakaian gadis ini sama persis dengan pakaian yang dipakai oleh Jang Ha-bin pada hari itu. Selain itu, polis juga menemui senarai nombor telefon yang telah membuat dan menerima panggilan berhampiran kawasan kejadian pada hari kejadian. Apabila melihat senarai itu, Cho Seo-hyun terkejut kerana melihat nombor telefon anak perempuannya juga ada di dalamnya. Tambahan pula, di tempat kejadian, polis menemui sehelai benang merah yang dipercayai terjatuh dari barang atau pakaian pelaku. Keesokan harinya, ketika anak perempuannya berada di sekolah, Cho Seo-hyun meninggalkan pejabat awal, tiba di hadapan bilik Jang Ha-bin. Dia mendapati anak perempuannya telah memasang sekeping besi kecil di celah pintu, seolah-olah untuk memeriksa sama ada sesiapa telah menyelinap masuk ke biliknya. Mengabaikan semua langkah berjaga-jaga anak perempuannya, Cho Seo-hyun memutuskan untuk masuk ke bilik tanpa izin, cuba mencari sebarang barang yang mempunyai benang merah. Walaupun mencari dengan teliti, dia tidak menemui sebarang barang yang mencurigakan. Namun, dia mendapati laci di meja belajar Jang Ha-bin terkunci rapi. Sedang dalam kekeliruan, Cho Seo-hyun mendengar bunyi tapak kaki Jang Ha-bin pulang ke rumah. Jang Ha-bin melangkah ke pintu bilik, melihat kepingan besi masih berada di celah pintu. Tetapi apabila mendongak, dia menyedari sekeping jarum kecil yang dipasang di tepi pintu telah jatuh ke tanah. Dia serta-merta faham bahawa ayahnya telah menyelinap masuk ke bilik semasa dia tiada di rumah. Pada masa yang sama, Cho Seo-hyun juga perasan beg galas Jang Ha-bin. Di atas beg itu terdapat hiasan kecil yang dianyam dengan benang bulu merah. Pada ketika itu, Cho Seo-hyun hampir tidak dapat menahan diri. Dia berniat untuk menerkam untuk menyoal siasat anak perempuannya dengan serta-merta. Tetapi selepas sedikit keraguan, dia perlahan-lahan melepaskan tangannya dari pemegang pintu. Keraguan Cha Seo-hyun berpunca daripada ingatan akan kejadian menyakitkan pada masa lalu. Dia pernah mempunyai seorang anak lelaki. Bertahun-tahun yang lalu, anak lelakinya bersama Jang Ha-bin yang ketika itu masih sangat kecil pergi ke hutan untuk bermain. Sepanjang hari berlalu tetapi kedua-dua kanak-kanak itu masih tidak pulang ke rumah. Akhirnya, polis menemui Jang Ha-bin di dalam hutan. Pada masa itu, seluruh tubuhnya dilumuri sirap. Pada masa yang sama, polis menemui mayat seorang budak lelaki di kaki cenderam. Skim anak lelaki Choi So-hyun. Berdasarkan petunjuk pada masa itu, Cho Seo-hyun pernah mengesyaki bahawa Jang Ha-bin sendiri telah mencederakan adik lelakinya. Dalam kemarahan, dia berulang kali menyoal siasat anak perempuannya yang masih kecil. Semasa ayah dan anak itu bertengkar, satu objek terjatuh secara tidak sengaja mencederakan Jang Ha-bin. Isterinya tiba-tiba berlari masuk, memeluk Jang Ha-bin yang ketakutan di dalam pelukannya. Pada masa itu, Jang Ha-bin berkata dalam tangisan bahawa dia tidak membunuh adiknya.
Mengingati kejadian itu, Cho Seo-hyun merasakan penyesalan yang mendalam kerana tidak mempercayai anak perempuannya. Oleh itu, kali ini, dia memutuskan untuk menahan emosinya, tidak menyoal siasat Jang Ha-bin dengan serta-merta. Pada masa yang sama, polis telah mengumpul lebih banyak video dari kamera keselamatan yang berkaitan dengan penyewa kereta yang terbakar. Kali ini, imej yang dirakam jelas menunjukkan wajah penyewa kereta itu. Cho Seo-hyun melihat dan menyedari orang itu bukan Jang Ha-bin, tetapi gadis muda yang pernah berkonflik dengan anak perempuannya di balai polis, Song Mina. Rakan Choi So-hyun terus mencari maklumat dan menemui akaun media sosial Song Mina. Untuk mengetahui kebenaran, Choi So-hyun berpura-pura menjadi pelanggan membeli bunga untuk menghubungi Song Mina. Kedua-dua pihak bersetuju untuk bertemu pada malam itu. Di lokasi yang dijanjikan, Choi So-hyun melihat orang yang datang bukan Song Mina, tetapi Yeon Jen, seorang lagi gadis yang pernah bersama Song Mina, dan yang menemaninya adalah seorang lelaki muda. Kedua-duanya menyamar sebagai Song Mina dan Choi So-hyun. Jelas sekali untuk melakukan penipuan terhadap pelanggan. Melihat pelanggan tidak kunjung tiba, Yeon Jen dan lelaki itu menaiki kereta dan pergi. Cho Seo-hyun mengikuri, tetapi malangnya dikesan oleh lelaki itu. Lelaki itu memecut melarikan diri, manakala Cho Seo-hyun walaupun cuba mengejar tetapi akhirnya kehilangan jejak. Malam itu, apabila pulang ke rumah, Cho Seo-hyun tidak dapat menahan keraguan di dalam hatinya. Dia bertanya kepada anak perempuannya, sama ada dia pernah berjumpa Song Mina selain daripada di balai polis. Jang Ha-bin belum sempat menjawab. Cho Seo-hyun terus berkata bahawa dia tahu dia sengaja melompat di hadapan kereta untuk menyebabkan kemalangan itu. Tidak disangka, Jang Ha-bin mengakuinya, tetapi menjelaskan bahawa dia berbuat demikian kerana sejak ibunya meninggal dunia, dia merasakan hidupnya tidak lagi bermakna. Selain itu, Jang Ha-bin menegaskan, selain di balai polis, dia tidak pernah berjumpa Song Mina. Selesai berkata, Jang Ha-bin menangis dan menyatakan harapannya agar ayahnya percaya kepadanya kali ini. Keesokan harinya, polis memeriksa kamera keselamatan dan mendapati Song Mina telah mengeluarkan sejumlah wang tunai dari mesin ATM. Pada masa yang sama, lelaki yang bersama Yeon Jen malam tadi telah ditahan polis. Ketika ditangkap, lelaki itu sedang mengemas barang-barang untuk melarikan diri. Polis mengesyaki bahawa dia dan Song Mina telah bersetuju tentang rancangan melarikan diri dan mula menyoal siasat tentang tempat persembunyian gadis ini. Namun, lelaki itu sangat licik, tidak mahu mengaku. Seorang penganalisis baru mendapati Song Mina mempunyai dua akaun media sosial. Satu akaun adalah akaun peribadi yang hanya dikongsi dengan rakan-rakan rapatnya. Di dalamnya terdapat banyak swafoto lengan atau kaki. Salah satunya mempunyai lebam pada lengan Song Mina. Penganalisis itu mengesyaki bahawa gadis itu mungkin telah didera. Akaun awam Song Mina pula sangat berbeza. Kesemuanya adalah gambar yang mempamerkan kehidupan mewah, tetapi tidak ada sebarang swafoto gadis itu. Selepas siasatan lanjut, penganalisis mendapati Song Mina pernah membeli ubat diet secara dalam talian. Ubat ini berkesan dalam merawat diabetes. Selepas mendengar maklumat ini, Tae-soo mengaitkannya dengan keputusan forensik. Ternyata, sirap mangsa di gudang mengandungi bahan ubat diabetes. Dari situ, Tae-soo hampir pasti bahawa mangsa di gudang ialah Song Mina. Pada masa yang sama, rakan sekerja Tae-soo telah menangkap gadis yang mengeluarkan wang dari ATM. Bagaimanapun, gadis ini bukan Song Mina, tetapi seorang gadis lain, ahli kumpulan gadis liar yang Tae-soo intip malam tadi, Yeon Jen. Sebelum Yeon Jen dibawa ke bilik soal siasat, dia cuba bercakap secara peribadi dengan Tae-soo. Kerana kejadian yang berlaku beberapa hari lalu di balai polis, Yeon Jen tahu Tae-soo ialah bapa Ha-bin. Dia memberitahu Tae-soo bahawa selepas kejadian di balai polis, Song Mina berkata dia mahu berjumpa Ha-bin. Itu adalah kali terakhir dia berjumpa Song Mina. Tae-soo hampir kaku mendengarnya. Pada hari itu, anak perempuannya jelas memberitahunya bahawa selepas kejadian di balai polis, dia tidak berjumpa Song Mina lagi. Jika Yeon Jen tidak berbohong, maka yang berbohong adalah anak perempuannya. Tae-soo ingin tahu sebab mereka bertemu, tetapi Yeon Jen memberi syarat, meminta Tae-soo membebaskannya. Jika tidak, dia akan memberitahu semua orang bahawa Ha-bin telah bertemu Song Mina. Selain itu, bukti DNA telah mengesahkan bahawa kesan air mani mangsa di dalam gudang adalah milik Song Mina. Siasatan kemudiannya mengesahkan bahawa selepas Song Mina meninggal dunia, Yeon Jen dan lelaki itu telah mengambil wangnya dan merancang untuk melarikan diri. Oleh itu, polis menumpukan syakwa sangka mereka terhadap lelaki ini dan Yeon Jen. Bagaimanapun, bagi lelaki itu, polis tidak mempunyai bukti yang cukup untuk mendakwa. Jadi mereka terpaksa melepaskannya buat sementara waktu dan meneruskan siasatan terhadap Yeon Jen. Semasa soal siasat,
Ion Jen tidak mendedahkan apa-apa yang berkaitan dengan Habin. Pada masa yang sama dia juga menegaskan bahawa sebelum kejadian itu berlaku, dia tidak melihat sebarang kejanggalan daripada Song Mina. Jadi, Teku mencari alasan untuk membebaskan Ion Jen di tempat kejadian. Ion Jen menepati janjinya dan mendedahkan hubungan antara Habin dan Song Mina. Pada hari itu, Song Mina kehilangan telefonnya. Selepas menelefon semula, didapati bahawa Habin adalah orang yang menjumpai telefon itu. Untuk mengembalikannya, kedua-dua gadis itu membuat temu janji untuk bertemu dan hari pertemuan itu adalah hari kejadian. Semasa Teku sibuk mengendalikan kes itu, Habin datang ke balai polis dan berbohong bahawa dia datang untuk membawa pakaian ganti untuk bapanya. Sebenarnya, Habin telah secara rahsia melihat dokumen siasatan kes itu di meja kerja bapanya di balai polis. Selepas selesai membaca, dia segera pulang ke rumah dan membakar hiasan merah pada beg galasnya. Apabila mengetahui anak perempuannya telah datang ke balai polis, Tehu dengan cepat menyedari bahawa dokumen siasatan telah diselongkar oleh seseorang. Digabungkan dengan kata-kata Ion Jen, syakwa sangka yang cuba disembunyikannya sejak lama sekali lagi timbul. Sebenarnya, insiden anak lelakinya jatuh ke dalam jurang bertahun-tahun dahulu masih mempunyai rahsia tersembunyi. Selepas kes itu pada tahun tersebut, polis menemui rebin di kaki tebing. Teku teringat bahawa, ketika bermain suruk-suruk, Habin sering menggunakan rebin ini untuk menutup mata adiknya. Dalam aliran ingatan yang kacau, Tehu pulang ke rumah dan secara terang-terangan menyoal siasat anak perempuannya. Selepas bertanya adakah Mina dibunuh olehnya, tidak disangka, Habin pula menyoal balik bapanya. Ayah benar-benar fikir kematian adik lelaki itu hanya satu kemalangan? Ayah benar-benar percaya bahawa pemergian ibu tidak ada masalah? Mendengar kata-kata dingin dan soalan yang seolah-olah mengejek dari anak perempuannya, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelum ini timbul dalam hati Teku. Tepat pada masa ini, Ketua Oh, yang bertanggungjawab menyiasat kes itu, tiba di rumah Teku. Ketua Oh menemui nama Habin dalam senarai orang yang pernah berhubung dengan Song Mina. Tetapi sehingga kini, Ketua Oh baru tahu bahawa Habin adalah anak perempuan Teku. Ketua Oh kemudian bertanya kepada Habin tentang alibinya pada hari kejadian. Habin sangat tenang, menegaskan bahawa dia tidak pernah pergi ke hutan tempat kejadian. Sejurus selepas itu, dia secara proaktif menjelaskan hubungannya dengan Song Mina. Menurut Habin, dia hanya bertemu Song Mina di kereta api bawah tanah apabila dia mendapati Song Mina sedang mencuri telefon orang lain secara rahsia. Pada masa itu, dia berhasrat untuk melaporkan kepada polis tetapi berlaku sedikit perselisihan dengan Song Mina. Hanya itu sahaja, mengenai hari kejadian, Habin menegaskan bahawa dia berada bersama teman lelakinya sepanjang hari. Penjelasan Habin hampir sempurna tanpa sebarang celah, menyebabkan Ketua Oh tiada pilihan selain berundur buat sementara waktu. Walau bagaimanapun, Teku masih tidak mempercayai anak perempuannya. Menurut Ion Jen, Habin telah menjumpai telefon Song Mina dan membuat janji temu untuk mengembalikannya. Sejak pertemuan itu, Song Mina terus hilang. Menghadapi soalan bapanya, Habin pula menyoal balik. Setiap kali ada kejadian pembunuhan, ayah selalu mencurigai saya. Jadi di mata ayah, saya ini sebenarnya apa? Di hadapan soalan anak perempuannya, Teku terdiam, wajahnya muram. Walau bagaimanapun, dia tidak tahu bahawa, pada lewat malam, Habin diam-diam mencari artikel berkaitan dirinya di internet. Untuk mengesahkan kata-kata anak perempuannya, keesokan harinya, Teku mencari teman lelaki Habin untuk bertanya. Teman lelaki itu menegaskan bahawa pada malam kejadian, dia dan Habin telah bersama-sama di dalam bilik sepanjang malam. Di samping itu, dia juga memberitahu Teku bahawa Habin adalah seorang gadis yang baik dan berharap dia, sebagai seorang bapa, jangan lagi meraguinya. Teku kemudian mencari guru Habin untuk bertanya kabar. Guru itu juga memberikan komen positif tentangnya, sama seperti teman lelakinya. Teman lelaki Habin menceritakan kepada Habin tentang kedatangan Teku menemuinya. Habin hanya tersenyum penuh makna, mengatakan bahawa mempunyai seorang bapa yang merupakan pakar psikologi jenayah juga bermanfaat kerana ia membantunya menjadi lebih pandai berbohong. Selepas itu, Teku dan Ketua Oh bersama-sama memeriksa kamera keselamatan di hotel. Hasilnya mengesahkan bahawa pada hari kejadian, Habin sememangnya tidak meninggalkan bilik. Pada malam itu, Habin seorang diri pergi ke kawasan loke di stesen kereta api bawah tanah. Dia cuba memasukkan kod laluan untuk mengambil barang di dalamnya. Apabila dia pulang ke rumah dan melihat kereta bapanya diletakkan di hadapan pintu, Habin diam-diam mendekati kereta itu, seolah-olah sedang melaksanakan rancangan rahsia. Semasa makan malam, Teku dengan nada lembut berkata bahawa dia tidak akan terus meragui atau menyakiti anak perempuannya lagi. Mendengar itu, Habin tiba-tiba menyebut bahawa jika bapanya memutuskan untuk berpindah ke ibu pejabat, dia bersedia untuk pergi bersamanya,
dengan alasan ingin menukar persekitaran hidup untuk memulakan semula. Keesokan harinya, polis menangkap sekumpulan remaja. Ini adalah ahli kumpulan yang sama dengan Song Mina, kanak-kanak yang lari dari rumah, sering melakukan kes pemerasan. Semasa soal siasat, Teku menyedari bahawa keterangan kumpulan remaja itu terlalu seragam, jelas telah disediakan terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, dalam kumpulan itu, ada seorang gadis yang sentiasa mengubah keterangannya. Teku percaya bahawa gadis ini mempunyai hubungan rapat dengan Song Mina dan mungkin merupakan kunci untuk menyelesaikan kes itu. Dia memutuskan untuk menyerahkan kepada De Hong, seorang penganalisis baru dengan keupayaan empati yang baik untuk menyoal siasat gadis itu. Dengan hanya beberapa kata-kata pujukan lembut, De Hong telah membuat gadis itu mula bercerita. Menurut keterangannya, semuanya bermula dari seorang lelaki bernama Yang Min, ketua kumpulan itu. Selepas mendapati Song Mina meninggalkan kumpulan itu, Yang Min berulang kali mengancam akan mencederakannya. Pada hari kejadian, Yang Min tidak berada di rumah. Teku berpendapat bahawa sama ada Yang Min adalah pelaku utama atau tidak. Sudah pasti pada hari itu, dia tidak bertindak bersendirian tetapi mempunyai seorang rakan subahat. Berdasarkan ciri-ciri di tempat kejadian, Teku berpendapat bahawa pelaku mempunyai dua personaliti yang bertentangan, iaitu teliti, namun juga kurang teratur. Ini membuktikan bahawa kes itu dilakukan oleh dua orang dengan personaliti yang sama sekali berbeza. Teku mengarahkan pasukan penyiasat untuk menumpukan perhatian kepada orang-orang di sekeliling Yang Men untuk mencari rakan subahat misteri itu. Walau bagaimanapun, Teku kerana tidak mahu terus meragui anak perempuannya, memutuskan untuk menarik diri daripada kes itu. Malam itu, dia menghubungi seorang ejen hartanah, bercadang untuk menjual rumah mendiang isterinya untuk berpindah bersama anak perempuannya ke lokasi ibu pejabat dan memulakan kehidupan baru. Tepat pada masa itu, Teku menerima panggilan daripada seorang pemilik kereta. Orang ini menyatakan bahawa pada malam kejadian, dia meletakkan kereta berhampiran hotel tempat Habin pernah menginap. Pemilik kereta telah memberikan rakaman daripada kamera papan pemuka kepada Teku. Selepas menontonnya, Teku terkejut. Video itu menunjukkan bahawa pada malam itu, Habin telah diam-diam meninggalkan hotel. Keraguan yang pernah dipadamkan oleh Teku kini muncul semula dengan lebih kuat daripada sebelumnya. Untuk mengesahkan, dia terus mencari teman lelaki Habin. Akhirnya, teman lelaki itu mengakui bahawa Habin sememangnya telah meninggalkan hotel pada malam kejadian. Melalui guru Habin, Teku juga mengetahui seorang pelajar perempuan lain yang mempunyai nama yang sama dengan teman lelaki anak perempuannya. Pelajar perempuan bernama Sua Yeon itu dikatakan kawan rapat Habin, tetapi kini Sua Yeon telah lari dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya. Malam itu, Teku melawat bapa Sua Yeon. Pihak satu lagi mendedahkan bahawa setiap kali Habin menelefon, tetapi setiap kali kembali, dia kelihatan sangat letih dan lesu. Apabila HN pulang ke rumah pada waktu malam, Teku menyedari bahawa dia telah menukar loket kunci lain pada beg galasnya. Itu adalah hadiah daripada teman lelaki. Habin sekali lagi membangkitkan isu berpindah rumah dan bertanya sama ada bapanya sudah membuat keputusan. Tetapi kali ini, Teku mengubah sikapnya, menegaskan bahawa dia ingin menyelesaikan kes di hutan terlebih dahulu sebelum memikirkannya. Jelas sekali, keraguan Teku terhadap anak perempuannya semakin membesar. Pada masa yang sama, Yang Men pergi ke kawasan loke di stesen kereta api bawah tanah, cuba memasukkan kod untuk mengambil barang, tetapi walaupun mencuba beberapa kali, dia masih tidak dapat membuka lokir. Apa yang tidak diketahui Yang Men ialah beberapa jam sebelumnya, Habin telah mengambil semua wang di dalam lokir. Di rumah, Habin mencari artikel berkaitan kes yang diselesaikan oleh bapanya. Kemudian, dia menggunakan kunci untuk membuka laci yang terkunci. Di dalam laci itu, terdapat sejumlah besar wang yang telah diambilnya dari lokir di stesen kereta api. Tidak lama selepas itu, Yang Men menerima mesej berserta gambar wang tunai tersebut. Keesokan paginya, Habin meminta bapanya menghantarnya ke perpustakaan, mengatakan dia ingin bercakap dalam perjalanan. Tetapi sepanjang perjalanan, dia berdiam diri. Apabila tiba di sana, dia hanya berkata dengan lembut, berharap bapanya berjaya menyelesaikan kes itu dan terus turun dari kereta. Selepas turun dari kereta, Habin tidak pergi ke perpustakaan seperti yang dikatakan tetapi terus berlari ke stesen kereta api bawah tanah. Di sana, dia bertemu Yang Min, seolah-olah ada transaksi di antara mereka berdua. Malangnya, Yang Men ditahan oleh polis di pintu keluar stesen kereta api. Di perkembangan lain, selepas Habin meninggalkan kereta, Teku membuka laci simpanan di dalam kereta dan menemui loket kunci merah milik anak perempuannya. Teku serta-merta mengaitkan loket kunci ini dengan serat kain merah yang pernah ditemui di tempat kejadian di hutan. Sebelum itu, untuk menghalang Habin daripada memusnahkan bukti, Teku telah secara diam-diam menggantikan loket kunci pada beg galas anak perempuannya dengan loket palsu yang serupa. Jadi, loket kunci yang pernah dibakar oleh Habin hanyalah palsu.
manakala yang asli telah disimpan oleh Teku. Dia membawa lokek kunci ini untuk diuji bagi perbandingan dengan serat kain merah di tempat kejadian. Pada masa yang sama, dia bersiap sedia untuk menyoal siasat Yang Min. Tetapi pada masa inilah, orang dari pejabat pendakwa raya muncul. Mereka memaklumkan bahawa mereka telah menerima aduan rasuah terhadap Teku. Selepas menggeledah keretanya, mereka menemui sejumlah wang tunai yang sepadan dengan jumlah yang dinyatakan dalam aduan itu. Teku serta-merta digantung tugas dan terpaksa menarik diri daripada siasatan kes di hutan itu. Mengingat kata-kata anak perempuannya di dalam kereta pagi tadi, Teku mula mengesyaki bahawa Harbin sendiri yang berada di sebalik aduan itu. Oleh kerana Teku disingkirkan daripada siasatan, penganalisis baru yang kurang berpengalaman tidak dapat berhadapan dengan Yang Min dan terpaksa melepaskannya. Yang Min meninggalkan balai polis, tepat pada masanya berhadapan dengan Harbin yang sedang menghampiri. Kedua-dua mereka saling berpandangan, dan pada saat itu, senyuman dingin penuh kemenangan terukir di bibir Harbin. Tidak lama selepas itu, keputusan ujian lokek kunci merah telah diperolehi. Ia sepadan sepenuhnya dengan serat kain merah yang ditemui di tempat kejadian di hutan. Selain itu, pada lokek kunci itu juga ditemui DNA yang sepadan dengan jenazah yang ditemui di hutan. Hasil ujian menunjukkan bahawa jenazah ini berkaitan dengan kes lain. Tetapi kedua-dua kes itu mempunyai persamaan, iaitu sama-sama melibatkan lokek kunci merah. Pelaku kedua-dua kes itu kemungkinan besar adalah orang yang sama. Ketua Oh bertanya kepada Teku tentang asal-usul lokek kunci itu. Teku terdiam lama. Wajahnya penuh keheranan dan tidak percaya. Akhirnya, dia berbohong bahawa lokek kunci itu milik seorang gadis bernama Swayon, yang pernah menjadi kawan baik Harbin. Walau bagaimanapun, Teku tidak menyebut lagi bahawa Swayon telah berhenti sekolah tahun lalu dan kemudian hilang. Sangat mungkin skim jenazah yang ditemui di hutan. Tidak lama selepas itu, Teku menerima pengesahan bahawa jenazah di hutan itu benar-benar Swayon. Lebih-lebih lagi, lokek kunci Harbin mempunyai DNA mangsa. Teku hampir pasti bahawa anak perempuannya adalah pembunuh yang menghapuskan Swayon. Apabila pulang ke rumah, Teku bersemuka dengan anak perempuannya dan menceritakan apa yang ditemuinya pada hari itu. Dia secara terang-terangan meminta Harbin menyerah diri. Di hadapan kata-kata bapanya, Harbin masih mengekalkan sikap tenangnya yang biasa, mengatakan bahawa dia hanya mempercayai apa yang dia ingin percayai. Selepas berkata demikian, dia memberitahu bahawa dia akan pergi menukar pakaian untuk bersiap sedia ke balai polis untuk menyerah diri. Walau bagaimanapun, hanya beberapa minit kemudian, sebuah kereta polis tiba-tiba muncul di hadapan rumah. Rupa-rupanya, Harbin telah menelefon polis, menuduh bapanya telah mencederakannya. Polis mempercayai kata-katanya dan mengambil Harbin di bawah perlindungan. Duduk di dalam kereta, Harbin menelefon bapanya dan bertanya balik, "Mengapa ayah tidak pernah bertanya kepada saya sebab sebenar saya berbuat demikian?" Mendengar kata-kata anak perempuannya yang suka difahami, hati Teku dipenuhi kekeliruan dan kesedihan. Sementara itu, kerana kekurangan bukti, Yang Min, ketua kumpulan remaja yang lari dari rumah, telah dibebaskan. Sejurus selepas meninggalkan balai polis, Yang Min bergerak ke arah Harbin yang sedang berdiri berhadapan. Walau bagaimanapun, Harbin sangat berhati-hati, menyedari ada polis yang sedang mengawasi Yang Min. Dalam mesej seterusnya, polis mencari Yang Min dan bertanya kepadanya sama ada dia mengenali Swayon. Melalui siasatan, mereka mendapati bahawa Swayon dan Song Mina, mangsa dalam kes sebelumnya, kedua-duanya adalah ahli kumpulan yang sama yang lari dari rumah. Yang Min menafikan mengenali Swayon. Pada masa yang sama secara tidak langsung mengingatkan ahli kumpulan supaya tidak bercakap yang bukan-bukan di hadapan polis. Apabila Yang Min dan ahli-ahli kumpulan dibawa ke balai polis untuk disoal siasat, Teku menyedari seseorang dalam kumpulan itu tidak hadir. Orang ini adalah gadis yang pada mulanya membantu penganalisis baru dengan mendedahkan bahawa Yang Min tidak mempunyai alibi. Malam tadi, selepas dikhianati oleh gadis ini, Yang Min telah membalas dendam dengan kejam. Setiap hari, Yang Min dan kumpulan remaja itu tinggal di sebuah bilik bawah tanah yang disewa oleh seorang tuan rumah wanita cantik bernama Seong Hee. Apabila Teku mencari Seong Hee untuk bertanya tentang Swayon, dia menjawab dengan sama-sama. Walau bagaimanapun, Teku perasan ada luka jelas di lehernya. Keesokan harinya, kes rasuah yang menyebabkan Teku dituduh telah dibersihkan. Hasil siasatan membuktikan dia benar-benar diperangkap. Berkat itu, Teku dibenarkan untuk kembali menyiasat kes itu. Ketua Oh memaklumkan bahawa soal siasat Yang Min menghadapi banyak kesukaran. Semasa Yang Min pergi ke tandas, Teku diam-diam mengikutinya. Teku bertanya terus kepada Yang Min sama ada dia mengenali Harbin. Yang Min tidak menyembunyikan, mengakui bahawa dia sudah lama tahu Harbin adalah anak perempuan pegawai polis Teku. Yang Min segera mengalihkan cerita.
menuduh Ha Ben sendiri yang mencederakan Sua Yeon. Di hadapan tuduhan ini, Tae-ku terus menyoal Yang Min. Yang Min mengakui Sua Yeon sememangnya ahli kumpulan yang diketuainya. Tae-ku cuba mengorek maklumat lanjut daripada Yang Min. Secara terang-terangan mengatakan bahawa polis telah menemui mayat Sua Yeon. Mendengar itu, Yang Min kelihatan tidak terkesan, malah dengan nada mengugut, mengatakan bahawa dia lebih ingin tahu siapa yang telah membunuh Song Mina. Jelas sekali, Yang Min juga mengesyaki Ha Ben adalah orang yang telah menghapuskan Song Mina. Tae-ku cepat bertenang, menggunakan kemahiran analisis psikologi untuk membalas. Dia bercakap tentang ibu bapa Yang Min, sengaja menyentuh kesakitannya. Ternyata, Yang Min mula beremosi, merebut peluang. Tae-ku mereka cerita bahawa badan Sua Yeon penuh dengan luka. Yang Min serta-merta terperangkap, ketawa dan berkata, badan itu sudah setahun terbaring di tanah. Bagaimana mungkin ada jejak yang tersembunyi lagi? Kata-kata ini secara tidak sengaja mendedahkan dirinya, kerana sebelum ini Tae-ku hanya berkata menemui mayat dan tidak pernah menyebut bahawa ia telah ditimbus. Menyedari dia telah terlepas cakap, Yang Min terdiam, menggumam tidak berkata apa-apa lagi. Walau bagaimanapun, kerana tidak cukup bukti, atasan mengarahkan Yang Min dibebaskan tetapi meminta untuk mengawasinya dengan ketat 24-7. Selepas dibebaskan, Yang Min pulang ke rumah. Seong Hee memberitahu Yang Min bahawa polis telah datang menemuinya untuk bertanya tentang Sua Yeon. Yang Min menasihatinya untuk menyimpan segala-galanya rahsia mutlak. Dia juga menegaskan dengan pasti bahawa Ha Ben adalah orang yang telah membunuh Song Mina, namun kini tidak boleh menuduh kerana wang itu masih ada padanya. Yang Min berjanji kepada Seong Hee bahawa dia akan melakukan segala-galanya untuk mendapatkan semula wang itu dan kemudian akan pergi bersamanya dari sini. Sementara itu, Ketua Oh mencari guru kelas Sua Yeon untuk bertanya tentang hubungan persahabatannya. Jun Tae berbohong, mengatakan bahawa Sua Yeon adalah seorang yang intrusif, tidak mempunyai kawan rapat. Ha Ben berdiri di tangga, menunduk sedikit menyapa guru kelas. Antara mereka berdua seolah-olah ada rahsia. Di pejabat, guru kelas duduk termenung, menatap lokek kunci bulu biru di atas meja. Selepas beberapa lama berfikir, dia menyimpan lokek kunci itu ke dalam laci. Di malam hari, Jun Tae diam-diam mencari Seong Hee yang memiliki hubungan dengan Yang Min. Dia memberitahu Seong Hee bahawa polis telah datang ke sekolah untuk bertanya kepadanya tentang Sua Yeon. Dalam perbualan itu, kedua-duanya kelihatan bimbang tentang terbongkarnya rahsia tertentu. Seong Hee dengan lembut memeluk Jun Tae dan menghiburkannya, menunjukkan bahawa hubungan antara mereka tidak normal. Sementara itu, Ha Ben menghubungi Yang Min, meminta pertemuan malam ini. Walaupun diawasi ketat oleh polis, Ha Ben dengan yakin mengatakan bahawa dia mempunyai cara untuk mengalihkan perhatian mereka. Pada malam yang sama, polis menerima laporan bahawa Yang Min telah mengambil pil tidur dan perlu dimasukkan ke hospital. Atasan bimbang akan timbul masalah lalu mengarahkan semua pasukan pengawasan ditarik balik. Tiada siapa yang tahu bahawa, di bilik pesakit, Yang Min telah diam-diam menukar pakaian pesakit dan melarikan diri. Apabila Tae-ku tiba di hospital, dia hanya melihat bilik pesakit kosong. Yang Min telah hilang. Pada masa yang sama, penganalisis menemui sekeping gambar di rumah Sua Yeon. Dalam gambar itu, seorang gadis yang berdiri di sebelah Sua Yeon telah dikikis mukanya. Melihat gambar itu, Tae-ku berasa biasa dan sama-sama menyedari gadis yang dikikis itu adalah anak perempuannya. Dari sini, Tae-ku meminta seorang rakan untuk mencari senarai nombor telefon yang paling kerap dihubungi Ha Ben pada tahun lalu. Hasilnya menunjukkan, Ha Ben telah kerap berhubung dengan dua nombor telefon. Perlu diingat bahawa kedua-dua nombor ini milik orang yang sama, seorang wanita bernama Jisoo, Ji-hyo. Wanita yang memiliki kedua-dua nombor telefon ini adalah ibu Ha Ben dan isteri Tae-hu. Tae-hu cuba menelefon salah satu nombor dan mendapati telefon yang disambungkan dengan nombor itu berada di dalam laci terkunci anak perempuannya. Apabila membuka laci, dia menemui telefon itu bersama sekeping tangkapan skrin yang menunjukkan Ha Ben bergambar bersama Sua Yeon. Ini adalah gambar yang pernah ditemui di rumah Sua Yeon, dengan bahagian Ha Ben dalam gambar telah dikikis. Ini mengesahkan bahawa gadis di sebelah Sua Yeon adalah Ha Ben. Malam itu, seperti yang dijanjikan, Yang Min pergi ke sebuah hutan. Apabila melihat hutan di hadapannya, Yang Min berasa bingung, tidak tahu bagaimana Ha Ben tahu tentang lokasi ini. Sebenarnya, sepanjang setahun yang lalu, Yang Min sering meminta ahli-ahli wanita dalam kumpulan itu, terutamanya Song Mina, untuk datang ke hutan ini. Dia menunjukkan sebuah pokok yang diikat dengan tali merah, menyuruh Song Mina mengambil beg wang yang telah diletakkan di bawah pokok itu. Setiap kali selesai kerja, Yang Min akan mengeluarkan seikat wang dari beg untuk membayar Song Mina. Walau bagaimanapun, pada suatu hari,
Song Mina datang ke pokok seperti biasa tetapi tidak menemui beg wang itu. Dia melaporkan kejadian itu kepada Yang Min, tetapi dia tidak percaya dan menganggap Song Mina telah menggelapkan wang itu. Di tengah kemarahan, Yang Min telah memukulnya, tidak tahan dengan penderaan itu. Song Mina memutuskan untuk secara diam-diam mengambil beg wang Yang Min dan melarikan diri. Dia menyimpan beg wang itu di dalam loker penyimpanan di stesen kereta api bawah tanah. Pada suatu hari, Song Mina membawa beg wang itu di dalam kereta api, tidak tahu bahawa Ha Ben sedang memerhatikannya secara diam-diam. Ha Ben telah melihat seluruh adegan Song Mina menyembunyikan beg wang itu di dalam loker penyimpanan. Sejak itu, Ha Ben mula mengawasi Song Mina. Tidak lama kemudian, pada suatu hari, ketika Song Mina sedang mencuri telefon orang lain di dalam kereta api, Ha Ben sengaja menghidupkan bunyi amarah polis di telefonnya. Berpura-pura menerima laporan, dia mendekati Song Mina, berpura-pura baik hati dan menawarkan untuk membantunya bersembunyi di sebuah hotel berhampiran. Di hotel itu, Ha Ben sengaja mengambil hati Song Mina, berpura-pura dia juga seorang yang melarikan diri dari rumah, malah meminta nombor telefon Song Mina untuk terus berhubung. Song Mina enggan meninggalkan maklumat hubungan, tetapi Ha Ben serta-merta mengubah pendekatan, melaporkan kepada polis untuk mendedahkan kegiatan pengawasan barangnya. Perkara itu dibawa ke balai polis dan semasa proses merekodkan maklumat, Ha Ben berjaya mendapatkan nama dan nombor kad pengenalan Song Mina. Beberapa hari kemudian, Ha Ben secara rahsia mengambil telefon Song Mina, memasang peranti penjejak di dalamnya. Kemudian, dia menghubungi Song Mina, mengatakan ingin bertemu untuk mengembalikan telefonnya. Pada masa ini, di hutan, Yang Min datang menemui Ha Ben. Yang Min mempersoalkan mengapa Ha Ben melakukan semua ini. Tetapi tanpa menunggu jawapan Ha Ben, dia membuat kesimpulan sendiri dan meneka bahawa semua itu berkaitan dengan ibu Ha Ben yang telah meninggal dunia. Yang Min mengakui bahawa dia pernah memeras ugut ibu Ha Ben. Ha Ben mempersoalkan sebabnya dan Yang Min menunjukkan kepadanya sebuah video. Dalam video itu, ibu Ha Ben sedang menggali tanah di hutan. Di sebelahnya terdapat mayat Sua Yeon, rakan Ha Ben. Pada tahun itu, Yang Min secara tidak sengaja melihat ibu Ha Ben mengebumikan mayat dan merakamnya secara rahsia. Sekarang, dia menggunakan video itu untuk mengancam, meminta Ha Ben mengembalikan wang yang diambil daripadanya. Semasa mereka berdua bertengkar, seorang individu misteri dari pasukan insurans muncul, membantu Ha Ben mengawal Yang Min. Ha Ben bergegas pulang ke rumah, tetapi mendapati laci telah dipecahkan oleh bapanya. Telefon di dalamnya juga tiada. Teku membawa telefon anak perempuannya ke kedai pembaikan, ingin mengetahui rahsia di dalamnya. Sambil menunggu telefon dibaiki, Ha Ben menghantar video dalam telefon Yang Min kepada bapanya. Apabila disoal mengenai kematian Sua Yeon dan hubungannya dengan ibunya, Tehu tidak dapat menjawab. Pada masa yang sama, Sua Yeon masih menjadi tumpuan siasatan. Apabila telefon itu siap dibaiki, juruteknik menyatakan terdapat aplikasi penjejak lokasi di dalamnya yang biasanya digunakan oleh dua orang, dua peranti yang disambungkan antara satu sama lain. Memeriksa maklumat, Teku mendapati nombor telefon yang dijejaki itu milik ibu Ha Ben. Mengikuti isyarat lokasi, Teku tiba di sebuah pusat membeli belah. Mengikut arahan kaki tangan, dia mendapati Ha Ben baru sahaja tiba di sebuah klinik psikologi. Di sana, Teku bertanya kepada doktor dan mendapati bahawa anak perempuannya datang untuk melihat rekod rawatan ibunya. Teku terkejut apabila mengetahui isterinya pernah dirawat kerana kemurungan di sana sebelum meninggal dunia. Meninggalkan pusat membeli belah, Ha Ben menyedari ada orang yang mengikutinya. Dialah orang bertopi keledar misteri pada hari sebelumnya. Setelah melalui sebatang jalan, Ha Ben turun dari kenderaan, berhadapan dengan orang misteri itu dan bertanya identiti pihak lawan. Orang bertopi keledar itu tiba-tiba melarikan diri, tanpa sepatah kata pun. Sementara itu, Yang Min kembali ke tingkat bawah tanah tempat kumpulan itu berkumpul. Dia mengesyaki Seong Hee, yang mempunyai hubungan dengannya, adalah orang misteri bertopi keledar itu. Kerana pertemuan dengan Ha Ben di gunung, Yang Min hanya mendedahkannya kepada Seong Hee. Seong Hee menafikan segala-galanya. Yang Min meminta Seong Hee menjual rumah untuk mengumpulkan wang yang cukup untuk melarikan diri, berniat untuk pergi sebaik sahaja mendapatkan semula wang daripada Ha Ben. Namun Yang Min tidak tahu bahawa junti telah secara rahsia mengambil gambar pertemuan antara Yang Min dan Ha Ben di hutan malam tadi. Untuk menyiasat kes itu, dua penganalisis di bawah Tehu pergi ke sekolah untuk mencari junti, tetapi dimaklumkan bahawa orang ini tiba-tiba mengambil cuti. Ini menimbulkan syakwa sangka di kalangan penganalisis, kerana sejak polis menghubungi junti, orang ini kelihatan mengubah gaya hidupnya sepenuhnya, menunjukkan banyak tanda yang mencurigakan. Selain mendekati junti, polis terus memantau Yang Min dengan ketat, yang disyaki terlibat dalam kes pembawaan orang. Semasa pengawasan,
Mereka mendapati Yang Min pernah pergi ke kawasan hutan gunung untuk bertemu seseorang. Di lokasi ini, siasatan menunjuan terdapat 3 kesan tapak kaki yang berbeza. 2 kesan tapak kaki adalah milik Yang Min dan seorang lelaki, manakala kumpulan yang lain kemungkinan milik seorang wanita. Secara kebetulan, kawasan ini adalah tempat ditemui mayat Sua Yeon. Penganalisis berpendapat, pemilihan lokasi ini untuk bertemu menunjukkan ketiga-tiga pihak kemungkinan mengenali Sua Yeon. Melalui pengawal kawasan perumahan, polis mendapati Yang Min sering datang ke rumah Junte pada waktu malam untuk mengganggu. Ini membuktikan bahawa Yang Min dan Junte sudah saling mengenali sebelum ini. Pada masa yang sama, Tae-ku menerima rakaman sesi terapi psikologi isterinya di klinik. Beliau juga mendapati rahsia yang telah disembunyikan oleh isteri dan anak perempuannya selama ini. Isterinya sebelum meninggal dunia pernah sangat gembira kerana akhirnya Ha-ben dapat berkawan rapat. Sebelum ini, selama bertahun-tahun, Ha-ben sentiasa berbeza berbanding kanak-kanak lain. Dia tidak ketawa apabila menonton filem komedi, sentiasa bermain sendirian, berfikiran dingin dan tidak bergaul dengan rakan sebaya. Untuk membantu anak perempuannya menjadi normal, ibu Ha-ben bercerai dengan Tae-ku, menumpukan seluruh masanya untuk menjaga dan menemani anaknya. Setelah bertahun-tahun berusaha, pada hari lahir Ha-ben, anak perempuannya buat pertama kali membawa rakan pulang ke rumah untuk bermain. Rakan itu ialah Sua Yeon. Untuk meraihkan hari istimewa, ibu Ha-ben menyediakan hidangan mewah untuk anak perempuan dan Sua Yeon. Pada majlis hari jadi itu, Sua Yeon memberikan Ha-ben gantungan kunci gitar yang diperbuat daripada benang bulu merah. Manakala ibu Ha-ben memberikan Sua Yeon sebuah telefon bimbit. Beliau berharap keadaan anak perempuannya akan beransur pulih selepas perhatian dan perubahan positif ini. Namun, segalanya bertukar menjadi lebih buruk. Pada hari-hari berikutnya, ibu mendapati Ha-ben sering punting kelas tambahan atau pulang lewat dan mula bergaul dengan remaja yang berkelakuan tidak baik. Ha-ben seolah-olah sedang cuba mencari seseorang kerana bimbang akan anaknya. Ibu memutuskan untuk berjumpa Sua Yeon untuk bertanya keadaan sebenar. Tidak disangka, Sua Yeon secara terus terang mengatakan bahawa orang yang dicari Ha-ben ialah dirinya. Namun, Sua Yeon memilih untuk mengelak, punting sekolah, tidak menjawab panggilan telefon dan mengelak pertemuan. Apabila ibu Ha-ben bertanya sebabnya, Sua Yeon menegaskan bahawa dia tahu betul puncanya. Kata-kata itu membuat dia keliru tetapi pada masa yang sama memahami maksud Sua Yeon. Ha-ben tidak normal. Kerana bertekad untuk membantu anaknya kembali normal, ibu meminta Ha-ben tidak lagi menghubungi Sua Yeon. Namun, Ha-ben berkeras membantah, bertekad untuk berjumpa Sua Yeon. Semasa perdebatan, Ha-ben menyedari getaran dalam tindakan ibunya, seolah-olah dia takut kepadanya. Ini membuat Ha-ben semakin yakin bahawa ibunya juga mengesyaki dialah puncak kemalangan adiknya dahulu, sama seperti yang pernah difikirkan oleh bapanya. Di hadapan soalan Ha-ben yang penuh tegas, ibunya berdiri kaku, tidak tahu bagaimana hendak menjawab. Melalui celah pintu, dia melihat anak perempuannya hilang kawalan, memecahkan barang-barang di dalam bilik dengan ganas. Sejak hari itu, hubungan antara ibu dan anak perempuan itu menjadi sangat tegang. Beberapa waktu kemudian, ibu pergi berjumpa doktor psikologi untuk meminta nasihat. Dia menangis dan memberitahu bahawa anak perempuannya telah memukul seekor anjing. Apabila menyedarinya, dia membantu anaknya mengebumikan anjing itu. Sambil berkata, dia menangis, putus asa mengakui bahawa dia tidak tahu bagaimana hendak berhadapan dengan anak perempuannya yang semakin tidak normal. Selepas mendengar rakaman sesi terapi isterinya, Tae-ku menyedari bahawa anjing yang didakwa dibunuh oleh anak perempuannya mungkin tidak pernah wujud. Dan mangsa yang sebenar kemungkinan besar ialah Sua Yeon. Mayat yang ditanam oleh isterinya mungkin milik Sua Yeon. Mengingat kembali kata-kata Yamin beberapa hari yang lalu, Tae-ku merasakan bahawa butiran tentang Ha-ben yang terus mengejar Yamin mungkin menjadi kunci untuk menyelesaikan semua misteri ini. Oleh itu, Tae-ku kembali ke balai polis dan meminta untuk mengesan lokasi Yamin. Di samping itu, terdapat juga petunjuk daripada kamera pengawasan apartmen Junta Aye. Dari kamera pengawasan, kelihatan bahawa malam tadi, Junta Aye telah meninggalkan apartmennya dengan memakai boot hujan. Ini jelas luar biasa. Tae-ku segera meminta penyiasatan di kawasan sekitar, terutamanya tempat-tempat yang mungkin ada orang memancing kerana mengesyaki tanda-tanda ini berkaitan dengan kes itu. Sementara itu, di sebuah kawasan memancing, Junta Aye bermimpi tangannya berlumuran sirap. Apabila terjaga dari mimpi ngeri, Seong Hee muncul. Junta Aye dengan nada pesimis berkata bahawa dia kini hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Oleh itu dia diliputi oleh perasaan bersalah dan kekeliruan. Seong Hee cuba memujuk dan menasihatinya supaya menyimpan rahsia itu buat sementara waktu.
walaupun hanya untuk mengekalkan kehidupan sekarang. Namun, pertemuan mereka berdua telah dipantau dan dirakam secara rahsia oleh Yang Min. Melihat wanitanya bertemu junta air secara peribadi, Yang Min berang, terus menerkam junta air dan melakukan kekerasan fizikal. Tepat pada masa itu, polis tiba-tiba muncul. Yang Min cepat-cepat melarikan diri tetapi dilanggar oleh Teku yang memandu kereta. Melihat isterinya mengebumikan mayat, Teku yakin bahawa isterinya bukan pembunuh tetapi hanya menyembunyikan mayat. Pembunuh sebenar Sua Yeon ialah Yang Min, dan isterinya telah salah faham bahawa anak perempuannya adalah pembunuh. Namun Yang Min berkeras menafikan. Teku mengubah taktik, mengancam Yang Min agar tidak muncul di hadapan anak perempuannya lagi. Malam itu, junta air dipanggil polis untuk disoal siasat. Walaupun begitu, dia tetap berkeras membisu, tidak mendedahkan sebarang rahsia. Teku merasa buntu di hadapan kebisuan saksi dan petunjuk-petunjuk yang tidak lengkap yang ditinggalkan oleh kes itu. Teku hampir rebah. Setibanya di rumah, dia memeluk gambar keluarga di tangannya. Dalam fikirannya teringat semula rakaman suara isterinya semasa sesi terapi. Di dalamnya, isterinya berkata, Haben mungkin benar-benar berbeza daripada kanak-kanak lain, tetapi dia sama sekali tidak mungkin mencederakan adiknya. Beliau juga berkata bahawa kerana tidak mahu menjadi orang yang curiga seperti suaminya dan juga tidak mahu kecurigaan Teku menyakiti anak perempuannya, beliau memutuskan untuk bercerai. Mengingat kembali kata-kata ini dan apabila melihat gambar isteri dan anak perempuannya, air mata Teku tidak dapat ditahan daripada mengalir. Malam itu, apabila Haben pulang ke rumah, Teku secara terus terang berkongsi fikirannya. Beliau percaya bahawa anak perempuannya mendekati gadis-gadis nakal adalah untuk membalas dendam kepada ibunya. Namun, sekarang Teku berharap Haben dapat mengatakan semua kebenaran. Beliau berjanji kepada anak perempuannya bahawa mulai sekarang, apa sahaja yang dikatakannya, beliau akan percaya. Tetapi walaupun begitu, Haben tetap membisu. Dia tidak percaya bapanya. Pada hari ibunya meninggal, Haben telah melihat dengan matanya sendiri bapanya. Dengan rupa seperti syaitan, dia secara dingin mendesak ibunya yang putus asa sehingga ke titik akhir. Teku diam, tidak menjawab soalan ini. Dia tidak membantah tetapi hanya berkata, tunggu ayah. Ayah pasti akan menyiasat segala-galanya dengan jelas, mencari kebenaran. Haben tidak tahu bahawa kebisuan Teku sebenarnya adalah untuk melindunginya. Suatu malam beberapa tahun yang lalu, Teku pulang ke rumah dan mendapati bau gas yang kuat di udara. Dia segera membuka tingkap untuk pengudaraan, dan pada masa yang sama mendapati Haben terbaring tidak sedarkan diri di dalam bilik. Selepas membantu anak perempuannya sedar, Teku mendapati isterinya duduk tidak bergerak di ruang tamu. Matanya kosong. Dia segera faham bahawa isterinya telah hilang kawalan dan melakukan sesuatu yang bodoh. Apabila disoal oleh Teku, isterinya mula bercerita tentang kes anak lelaki mereka beberapa tahun yang lalu. Walaupun telah cuba meyakinkan diri bahawa kematian anak lelaki mereka tidak berkaitan dengan Haben, namun dalam hati, kadang-kadang dia masih curiga. Kecurigaan itu menyiksa jiwa ibu, membuat dia tidak dapat menahan diri dan membawa kepada tindakan bodoh malam itu. Teku marah seketika, terlepas cakap, walaupun ada fikiran yang tidak baik, kamu tidak sepatutnya melibatkan anak perempuan kita. Kata-kata ini kebetulan didengar oleh Haben yang baru tersedar. Ini menyebabkan dia salah faham terhadap bapanya. Sebenarnya, kata-kata Teku belum berhenti di situ. Setelah kemarahan reda, dia cuba menenangkan isterinya. Jika kamu benar-benar meninggalkan kami, Haben akan hidup sendirian. Abang adalah bapanya, tetapi dia tidak pernah benar-benar rapat dengan abang. Mendengar itu, isterinya tersedar, menggenggam tangan Teku dan berpesan. Apa yang berlaku malam ini, tolong jangan beritahu Haben. Saya tidak mahu dia terluka kerana saya. Kerana janji Skin, Teku memutuskan untuk berdiam diri, walaupun ini membuatkan anak perempuannya semakin menjauhinya. Sementara itu, kes itu masih dalam proses penyiasatan. Kematian Song Mina, gadis nakal itu dan Sua Yeon, rakan baik Haben, semuanya masih belum jelas puncanya. Untuk menjelaskan, Teku menyedari bahawa dia perlu menumpukan siasatan terhadap Yang Min. Pemuda nakal itu terlibat dalam banyak keraguan. Ketua pasukan EU telah mendapatkan perintah geledah untuk rumah sewa Yang Min dan Teku menyertai penggeledahan itu. Mereka mendapati ruang bawah tanah tempat golongan remaja nakal itu tinggal mempunyai banyak petunjuk yang mencurigakan. Shehon mula mengesyaki bahawa Seong Hee dan Yang Min mempunyai hubungan peribadi. Apabila disoal siasat, Seong Hee kelihatan tegang, berkeras mengatakan bahawa hubungan mereka hanyalah hubungan sewa-menyewa biasa. Tetapi sebenarnya, sebaik sahaja polis beredar, Yang Min telah menelefonnya. Seong Hee ragu-ragu untuk menjawab panggilan, menyebabkan Yang Min menjadi sangat marah. Pada masa itu,
Haben berada berhampiran kawasan ini dan menyedari bahawa dia telah dijejaki oleh seorang lelaki bertopi keledar yang menunggang motosikal selama beberapa hari. Untuk mengetahui identiti lelaki ini, Haben memanggil polis, melaporkan bahawa ada seorang pemandu motosikal yang mabuk. Polis bertindak pantas, menghalang motosikal dan memaksa lelaki itu berhenti. Tiada pilihan lain, dia terpaksa menanggalkan topi keledarnya. Haben memandang lelaki di hadapannya dan menyedari bahawa dia adalah seorang lelaki pertengahan umur yang tidak dikenali yang belum pernah ditemuinya. Haben mempersoalkan mengapa dia mengikutinya. Lelaki itu mengaku dia adalah bapa Song Mina. Dia memberitahu bahawa dia sedang mencari orang yang mencederakan anak perempuannya. Pada gilirannya, dia bertanya balik kepada Haben. Dia mengesyaki Yang Min adalah pelakunya dan menyatakan bahawa Tehu pernah secara rahsia membebaskan Yang Min, serta tingkah laku Haben yang terus-menerus mengintip Yang Min baru-baru ini. Lelaki itu tidak faham mengapa bapa dan anak perempuan Haben mempunyai sikap yang begitu bercanggah terhadap Yang Min. Namun, Haben tidak memberikan jawapan. Dia sendiri baru mengetahui bahawa bapanya telah membebaskan Yang Min. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, Haben menyoal Teku. Dia ingin tahu mengapa bapanya, seorang polis, secara rahsia membebaskan Yang Min. Dia mengesyaki bapanya menyembunyikan sesuatu. Teku, untuk melindungi anak perempuannya, terpaksa berbohong. Dia berkata bahawa Sua Yeon dibunuh oleh isterinya sendiri. Perbuatannya melepaskan Yang Min adalah untuk menutup kebenaran ini. Haben tidak berhenti. Dia terus bertanya tentang malam ibunya meninggal. Dia ingin tahu mengapa bapanya tidak memberitahunya bahawa bapanya telah berjumpa ibunya pada malam itu. Teku sekali lagi terpaksa berbohong, menjelaskan bahawa pada masa itu dia hampir dinaikkan pangkat dan tidak mahu hal isterinya menjejaskan kejayanya. Di hadapan penjelasan bapanya, Haben hanya diam. Dia tidak tahu bahawa dalam kegelapan, Teku telah menderita sehingga menangis. Tetapi masih tidak dapat mengatakan yang sebenarnya. Rahsia mengenai kes itu dan hubungan tegang antara bapa dan anak perempuan itu semakin menyerupai kekusutan yang tidak dapat diuraikan. Tehu terus menyiasat kes itu. Dia mencari seorang gadis nakal untuk bertanya tentang keberadaan Yang Min. Tehu tidak teragak-agak untuk menggunakan kelemahan gadis itu. Dia membayangkan bahawa jika gadis itu tidak bekerjasama, dia akan membawanya pulang ke rumah. Ini bermakna dia akan menghadapi penderaan daripada bapa tirinya. Terdesak, gadis itu terpaksa menceritakan kebenaran. Dia mendedahkan bahawa Yang Min mempunyai perasaan terhadap Seong Hee, tetapi Seong Hee mempunyai teman lelaki lain. Selepas Yang Min mengetahui perkara ini, dia menjadi marah dan menggunakan kekerasan fizikal terhadap Seong Hee. Tehu kemudian menunjukkan gambar seorang lelaki dan bertanya kepada gadis itu sama ada lelaki ini teman lelaki Seong Hee. Gadis itu mengangguk, dan ini membuat Teku seolah-olah mendapat satu tekaan dalam hatinya. Orang dalam gambar itu ialah Juntai. Malam itu, Yang Min menelefon Seong Hee lagi, tetapi dia masih cuba mengabaikannya. Tidak disangka, Yang Min tiba-tiba muncul di belakangnya. Seperti biasa, dia menariknya ke tepi dan mempersoalkan siapa sebenarnya yang mencederakan Sua Yeon. Rupa-rupanya, sebelum ini, Seong Hee telah memberitahu Yang Min bahawa dia melihat dengan matanya sendiri ibu Haben. Tetapi selepas perbualan di hutan dengan Haben, Yang Min tahu bahawa ibu Haben sama sekali bukan pelakunya. Sejurus selepas itu, Yang Min menyebut nama Juntai. Yang Min percaya bahawa orang yang sebenarnya menukar Sua Yeon menjadi emas adalah guru ini. Dan Seong Hee telah menggunakannya untuk menyembunyikan teman lelakinya daripada polis. Semakin banyak Yang Min bercakap, semakin dia marah. Dia merasakan dirinya sangat bodoh kerana pernah berniat untuk membawanya melarikan diri. Dikhianati oleh wanita yang dicintainya, Yang Min mengisytiharkan bahawa dia tidak boleh menerima kekalahan dengan mudah dan tidak akan membiarkan Seong Hee dan Juntai mencapai tujuan mereka. Tehu kemudian mencari Juntai, membawanya ke balai polis untuk kerjasama dalam siasatan. Tetapi sebaik sahaja menerima panggilan, Juntai bergegas pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Pemanggil itu adalah teman wanitanya, Seong Hee. Apabila Juntai tiba di tempat pertemuan, Yang Min melangkah keluar dari kegelapan, memanggilnya pembunuh dan mengancam akan memberitahu seluruh kebenuan kepada polis. Namun, Juntai dengan tenang menjawab bahawa Yang Min tidak mempunyai bukti dan polis tidak akan pernah mempercayai kata-kata seorang gelandangan. Yang Min berang, terus menyerang Juntai dengan pukulan, melihat teman lelakinya dipukul hingga hampir mati. Dalam keadaan panik, Seong Hee menerpa ke arah Yang Min, memeluknya erat dan merayu agar dia berhenti. Melihat wanita yang dicintainya menangis kerana sedih melihat lelaki lain, hati Yang Min dipenuhi dengan kepahitan. Malam itu, seorang lelaki bertopi keledar mencari Juntai, tetapi Juntai meminta orang itu untuk tidak melakukan apa-apa untuk melindunginya.
Lelaki ini tidak bersetuju. Rupa-rupanya, dia adalah bapa kandung Juntai. Kebenaran terbongkar, pelaku sebenar yang mencederakan gadis muda itu ialah Juntai. Lelaki bertopi keledar itu, dengan suara yang penuh tekad, memberitahu anaknya bahawa dia telah mempunyai rancangan untuk melindunginya. Selepas membebaskan Seong Hee dan Juntai, Yang Min telah menghubungi polis, mengatakan bahawa dia mempunyai petunjuk penting yang perlu dilaporkan. Kemudian, dia menghubungi Teku lagi dan menawarkan untuk bertemu. Dia berjanji akan menceritakan semua yang dia tahu. Pada masa yang sama, lelaki bertopi keledar itu bertemu Ha Ben dan mendedahkan lokasi Yang Min kepadanya. Dalam kegelapan malam, Ha Ben bertemu Yang Min sebelum bapanya. Yang Min sedikit terkejut, tetapi sebelum sempat bertindak balas, Ha Ben telah menggunakan alat untuk mencederakannya. Dia menyoalnya sama ada ibunya sendiri yang telah membunuh Sua Yeon. Melihat Ha Ben bertindak tanpa teragak-agak, Yang Min terpaksa menceritakan kebenaran. Ibunya hanya tersilap sangka bahawa anak perempuannya telah membunuh orang, jadi dia menyembunyikan mayat Sua Yeon. Seketika kemudian, Teku menerima panggilan daripada Yang Min, mengatakan bahawa dia telah menceritakan segala-galanya kepada Ha Ben. Jika tidak, Ha Ben mungkin akan bertindak melulu dan memberikannya masalah sepanjang hari. Bimbang anak perempuannya akan bertindak melulu, Tesu tergesa-gesa ke tempat pertemuan Yang Min. Tetapi apabila dia tiba, Yang Min terbaring dalam genangan darah dan telah meninggal dunia. Dan di tempat kejadian, anak perempuannya Ha Ben berdiri, tangannya penuh dengan pes. Pada masa ini, polis telah mengepung seluruh kawasan. Tesu perlu berdepan dengan pilihan untuk mendedahkan kebenaran atau terus melindungi anak perempuannya. Masanya semakin suntuk. Ketua UU mengetuai pasukan polis mengepung tempat kejadian. Dalam keadaan panik, naluri seorang bapa mendorong Tesu untuk bertindak. Sebelum Ketua UU menyerbu masuk, dia menarik anak perempuannya keluar dari tempat kejadian. Dalam perjalanan pulang, Tesu menyoal Ha Ben tentang mengapa dia berada di tempat kejadian di mana Yang Min terbunuh. Ha Ben menegaskan bahawa bapanya masih meraguinya. Namun, Tesu dengan nada ikhlas, menyatakan akan mempercayai sepenuhnya anak perempuannya mulai sekarang. Sekembalinya ke rumah, Ha Ben menceritakan kepada bapanya. Apabila dia tiba di tempat kejadian, Yang Min telah meninggal dunia. Sebab dia berjumpa Yang Min adalah untuk bertanya kepadanya tentang identiti pembunuh Sua Yeon. Ibu Ha Ben menyangka Sua Yeon dibunuh oleh anak perempuannya, jadi dia menyembunyikan mayat dan kehilangan akal, menyebabkan tindakan gila. Bagi Ha Ben, hanya dengan mencari pembunuh Sua Yeon, dia dapat memberi penjelasan kepada ibunya. Apabila mendengar cerita anak perempuannya, Tesu menyembunyikan pakaian anaknya yang berlumuran sirap dan pisau yang digunakan di dalam laci. Kemudian, dia bergegas ke tempat kejadian kes Yang Min. Polis mendapati bahawa mayat Yang Min mempunyai 2 kesan luka daripada 2 alat yang berbeza, mengesyaki bahawa pembunuh mungkin adalah 2 orang. Semasa memeriksa tempat kejadian, Tesu menemui seutas rantai dan menyedari itu adalah peninggalan isterinya, iaitu barang yang selalu dipakai oleh anak perempuannya Ha Ben, sedang berfikir bagaimana untuk mengendalikannya. Seorang penganalisis secara tidak sengaja datang. Tesu terpaksa memasukkan rantai itu ke dalam beg barang bukti. Keesokan harinya, di balai polis, mesyuarat mengenai kes Yang Min diadakan. Tesu mendengar daripada rakan sekejap bahawa pada hari Yang Min meninggal dunia, Juntai telah bertemu dengan mangsa. Maklumat ini adalah dari keterangan anak Seong Hee. Sebaik mendengar ini, Tesu segera meninggalkan balai polis untuk bertemu Juntai, bertanya kepadanya mengapa dia bertemu Yang Min pada hari itu. Juntai tidak menjawab tetapi beralih kepada cerita lain, mengatakan bahawa dia telah melihat Ha Ben di tempat kejadian kes Yang Min. Tesu berwajah serius, cuba bertenang dan meminta Juntai datang ke balai polis untuk bekerjasama dalam siasatan. Sekembalinya ke balai, Ketua UU mencari Tesu untuk bercakap. Dia baru sahaja mendapati bahawa dalam sejarah panggilan Yang Min terdapat nombor telefon Tesu. Ketua UU bertanya mengapa Tesu menyembunyikan fakta perhubungan dengan Yang Min. Tesu menjawab bahawa Yang Min telah menghubunginya untuk mengaku dan membuat temu janji, tetapi Yang Min tidak muncul. Walau bagaimanapun, Tesu tidak menyebut sebarang syakwa sangka yang berkaitan dengan anak perempuannya Ha Ben. Walaupun Ketua UU tidak berpuas hati dengan tindakan Tesu yang bertindak sendiri, dia tidak menyiasat lebih lanjut. Tetapi pada masa ini, penganalisis secara tidak sengaja mendedahkan kepada Ketua UU bahawa sebab Tesu bertindak sendiri dan berhubung dengan Yang Min mungkin berkaitan dengan anak perempuannya. Dalam proses siasatan, penganalisis mendapati bahawa Ha Ben dan Sua Yeon adalah kawan rapat. Semasa menyoal siasat Yang Min, dia juga pernah menyebut tentang mengenali Tesu. Penganalisis mengesyaki bahawa kedua-dua mereka mengenali satu sama lain kerana Ha Ben dan mencadangkan untuk menjalankan siasatan terhadap Ha Ben.
Walau bagaimanapun, pada masa itu, seorang penganalisis lain, Dai Hong, menyampuk dan memberikan rakaman panggilan yang telah dibuat oleh Yang Men ke balai polis sebelum ini. Dalam panggilan itu, Yang Men meminta nombor telefon Tesu. Dai Hong berpendapat bahawa jika Tesu dan Yang Men sememangnya telah mengenali satu sama lain sebelum ini, maka mereka sepatutnya mempunyai nombor telefon masing-masing. Selepas mendengar hujah Dai Hong, Ketua Oyu buat sementara waktu memutuskan untuk mempercayai Tesu dan tidak bersetuju dengan cadangan siasatan terhadap Haben. Sementara itu, Jun Tae bertemu dengan bapanya, Encik Cheong. Tidak disangka, dia mendengar Encik Cheong mendedahkan bahawa Haben sendiri yang membunuh Yang Men dan dia adalah saksi mata. Encik Cheong juga menasihati Jun Tae supaya menjaga jarak dari teman wanitanya. Kerana pada malam Jun Tae membunuh gadis nakal Song Mina, Seong Hee telah melihatnya. Encik Cheong bimbang wanita ini akan mengkhianati anaknya. Walau bagaimanapun, Jun Tae mempertahankan dan mempercayai teman wanitanya, memberi amaran kepada bapanya supaya tidak campur tangan dalam urusannya jika tidak dia akan memutuskan hubungan bapa anak sekali lagi. Walaupun begitu, untuk melindungi anaknya, Encik Cheong tetap bertindak mengikut kehendaknya sendiri. Keesokan harinya, dia secara rahsia bertemu Seong Hee tanpa memberitahu anaknya. Di hadapan Seong Hee, Encik Cheong berpura-pura menjadi bapa Song Mina dan mengancam untuk menuntut dia memberitahu kebenaran tentang apa yang berlaku pada hari Song Mina dibunuh. Encik Cheong percaya bahawa Seong Hee, pengurus remaja nakal yang tinggal di tingkat bawah tanah, adalah orang yang paling memahami Song Mina. Sebenarnya, beberapa hari sebelum itu, Seong Hee telah menerima panggilan daripada Song Mina. Gadis itu berkata akan kembali untuk mengambil beberapa barang. Tetapi pada masa itu, anak Seong Hee demam, jadi dia tergesa-gesa membawa anaknya ke hospital. Oleh itu, dia telah meminta Jun Tae menunggu Song Mina dan membukakan pintu untuk gadis itu. Apabila pulang ke rumah pada waktu malam, Seong Hee terkejut mendapati teman lelakinya sedang membunuh Song Mina. Namun, untuk melindungi teman lelakinya, Seong Hee berbohong di hadapan Encik Cheong. Dia berkata bahawa dia telah memberikan kata laluan pintu kepada Song Mina. Dan pada hari itu, Yang Men terus mencari Song Mina, malah berkata akan mencederakan gadis itu. Jelas sekali, Seong Hee cuba menyalahkan Yang Men. Apabila mengetahui bapanya telah bertemu Seong Hee secara rahsia, Jun Tae sangat marah. Encik Cheong menyoal Jun Tae, adakah Song Mina benar-benar dibunuh oleh anaknya? Dia tidak faham mengapa anaknya, seorang guru, boleh melakukan perkara itu. Jun Tae mengakui tindakannya membunuh, tersenyum pahit dan berpendapat mungkin dia telah dipengaruhi oleh keturunan. Semasa Tesu menyiasat kes itu, Haben mengetahui bahawa bapanya telah membakar pakaian yang berlumuran sos tomato dan pisau pembunuh yang disembunyikannya di dalam laci. Pada masa yang sama, Haben mula menyiasat identiti sebenar lelaki pasukan insurans itu. Dia berpura-pura menjadi polis dan menghubungi pusat perlindungan remaja, mendapati bahawa ibu bapa Song Mina telah lama meninggal dunia. Selepas itu, Haben pergi ke balai polis dan melaporkan bahawa dia telah dirumpak oleh seorang penunggang motosikal, kemudian cuba memperdaya polis supaya mereka pergi untuk mencuri-curi memeriksa keputusan. Akhirnya, dia mendapati bahawa lelaki yang dicarinya adalah Encik Cheong. Malam itu, Tesu memanggil anak perempuannya, mengatakan bahawa di tempat kejadian kes Yang Men, ada orang yang melihatnya. Kata-kata bapanya membuat Haben curiga terhadap Encik Cheong. Malam itu, dia secara rahsia pergi ke hotel tempat Encik Cheong menginap. Namun, selepas mencari seketika, dia mendapati telefonnya di dalam laci Encik Cheong. Telefon ini mengingatkan Haben tentang apa yang berlaku di hutan beberapa hari yang lalu. Malam itu, Haben dikejar oleh seorang pemandu. Dalam keadaan panik, dia melompat ke atas bukit kecil di hutan untuk bersembunyi. Pemandu itu keluar, dan dia adalah Encik Cheong. Dalam tergesa-gesa, Haben menjatuhkan telefonnya, dan Encik Cheong mengambilnya. Tidak lama kemudian, telefon itu menerima mesej yang meminta Encik Cheong menjawab panggilan daripada pengirim. Jika tidak, rahsia di dalam hutan akan terbongkar. Apabila melihat telefon itu, Haben secara tidak sengaja menyedari selain telefon ini, dia juga menemui sekumpulan sampul surat di dalam bilik Encik Cheong. Penerima pada sampul surat itu ialah Jun Tae. Pada masa ini, Haben menyedari hubungan antara Encik Cheong dan Jun Tae. Pada malam yang sama, Jun Tae bertemu teman wanitanya. Dia menjelaskan bahawa bapanya lah yang datang menemuinya pada pagi itu, dan mengakui bahawa selepas teman wanitanya pergi, Jun Tae telah bertemu Yang Men. Sementara itu, di balai polis, para penyiasat mendapati bahawa menurut kamera pengawasan, pada masa Yang Men terbunuh, Seong Hee telah muncul berhampiran tempat kejadian. Ketua Oyu menganggap Seong Hee sebagai suspek pembunuh Yang Men dan memutuskan untuk menahannya. Dalam sesi soal siasat,
Seong Hee masih melindungi teman lelakinya dan tidak mendedahkan kebenaran tentang pertemuan antara Jun Tae dan Yang Min. Namun, tidak lama kemudian, Jun Tae telah datang untuk menyerah diri dan membawa bukti. Encik Cheong, apabila mengetahui anaknya telah menyerah diri, sangat bimbang dan menegaskan bahawa anaknya tidak mungkin pembunuh Yang Min. Malam sebelumnya, Encik Cheong telah menyaksikan Ha Ben berdiri di sisi mayat Yang Min. Seluruh badannya berlumuran darah. Siasatan di balai polis juga mempunyai perkembangan baru. Kamera menunjukkan bahawa pada malam kejadian Yang Min, terdapat sebuah motosikal muncul berhampiran tempat kejadian. Ketua Oyu mengesyaki orang di atas motosikal itu adalah rakan sebahat Jun Tae. Walau bagaimanapun, Tae Su menyedari bahawa Ha Ben sedang duduk di belakang motosikal itu. Apabila pulang ke rumah, Tae Su berkongsi inferennya dengan anak perempuannya. Dia berpendapat bahawa pada hari selepas Song Mina meninggal dunia, Ha Ben telah berada di dalam hutan. Tetapi bukan pembunuh, hanya seorang saksi yang melihat kejadian itu. Selepas kejadian itu, Ha Ben tidak tergesa-gesa untuk menghilangkan keraguan bapanya terhadap dirinya. Tae Su berpendapat tindakan anak perempuannya ini adalah untuk cepat mencari pembunuh Sua Yeon sebelum dia sempat berbuat demikian. Kemudian dia akan membunuh orang itu sendiri. Selepas analisis, Tae Su bertanya kepada anak perempuannya tentang identiti penunggang motosikal itu. Tetapi Ha Ben enggan menjawab. Tae Su tiba-tiba mengeluarkan gari. Pada malam yang sama, Tae Su menerima mesej berupa gambar anak perempuannya yang berlumuran sirah berdiri di sebelah mayat Yang Min. Gambar itu dihantar oleh Encik Cheong, bertujuan untuk mengancam Tae Su agar membebaskan anaknya jika tidak gambar itu akan didedahkan kepada umum. Beberapa minit sebelumnya, anak lelaki kepada lelaki bertopi keledar itu telah datang ke balai polis untuk menyerah diri, mengaku bahawa dia adalah pembunuh Yang Min. Namun, para penganalisis tidak mempercayai kata-kata Jun Tae kerana tempat kejadian kes itu mempunyai kesan dua pembunuh. Dan bukti di tempat kejadian menunjukkan ini adalah kes yang dirancang, bukan tindakan jenayah yang disebabkan oleh kemarahan seperti yang dikatakan oleh Jun Tae. Seorang penganalisis wanita mengeluarkan sekeping gambar. Di dalamnya terdapat Encik Cheong dan seorang gadis menunggang motosikal. Apabila melihat gambar itu, Jun Tae menunjukkan reaksi yang luar biasa. Penganalisis wanita mengesyaki bahawa pembunuh sebenarnya adalah lelaki yang menunggang motosikal, dan gadis yang duduk di belakang adalah pemilik rantai di tempat kejadian. Tae Su tahu bahawa orang yang duduk di belakang motosikal itu adalah anak perempuannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa di hadapan rakan sekerja. Apabila menyoal siasat Jun Tae, Ha Ben datang ke balai polis dan Tae Su secara rahsia bertemu anak perempuannya. Dia menceritakan tentang gambar itu dan ingin anak perempuannya jujur tentang identiti lelaki pasukan insurans itu. Jika tidak, Ha Ben lambat laun akan disiasat dan dianggap sebagai suspek. Walau bagaimanapun, Ha Ben enggan bercakap, meminta bapanya berkongsi perkembangan siasatan dengannya. Untuk melindungi anak perempuannya, Tae Su sendiri menyoal siasat Jun Tae. Tae Su percaya Jun Tae bukan pembunuh tetapi sedang melindungi seseorang. Melihat Jun Tae enggan memberitahu kebenaran, Tae Su terus memanggil teman wanitanya. Dan di hadapan mereka berdua, dia membentangkan analisisnya. Tae Su mengesyaki bahawa pembunuh sebenar Yang Min adalah Seong Hee. Jun Tae pula, apabila melihat Seong Hee melarikan diri dari tempat kejadian, memutuskan untuk membantu wanita yang dicintainya mengaku bersalah. Masih kerana ingin melindungi orang yang dicintainya, Jun Tae terus mengaku bersalah. Malah mengatakan bahawa dia membunuh Yang Min kerana mangsa telah mengetahui tentang pembunuhan Song Mina olehnya, jadi dia perlu membunuh untuk menutup mulutnya. Untuk mengesahkan kata-kata Jun Tae, malam itu, Tae Su dan rakan sekejap pergi ke sebuah hutan. Jun Tae menceritakan tempat di mana dia mengatakan telah menguburkan mayat Song Mina. Namun, apabila tiba di lokasi, mereka mendapati bahawa kawasan tanah itu telah digali lubang baru dan mayat telah diambil. Penggali mayat itu bukan Jun Tae tetapi bapanya, Encik Cheong. Untuk melindungi anaknya yang bersalah, Encik Cheong telah memutuskan untuk memindahkan mayat itu ke tempat lain dan memusnahkannya sepenuhnya. Mayat Song Mina belum terurai. Encik Cheong teragak-agak seketika, akhirnya mengambil cangkul dan merancang untuk memisahkan mayat itu. Hanya dengan cara itu, dia dapat memastikan tiada siapa yang akan mengesannya. Berdasarkan kamera pengawasan, polis telah mengenal pasti Encik Cheong. Dan dari situ menyimpulkan dia adalah rakan subahat Jun Tae. Selepas siasatan, polis mendapati hubungan bapa anak antara Encik Cheong dan Jun Tae, tetapi belum menemui jejak Encik Cheong. Pada masa yang sama, untuk memberi tekanan kepada Tae Su agar membebaskan anaknya, Encik Cheong telah menghantar sekeping gambar kepada polis. Di dalamnya terdapat imej Ha Ben di tempat kejadian. Namun, gambar itu telah terkoyak separuh. Hanya kelihatan Ha Ben telah pingsan. Encik Cheong menghantar gambar itu beserta mesej dan terus menghubungi Tae Su, mendesaknya untuk membebaskan anaknya dengan segera.
Tae Soo menjelaskan keadaan bahawa Jun Tae telah menyerah diri secara sukarela. Dalam situasi semasa, dia juga tidak tahu apa lagi yang boleh dilakukan. Walau bagaimanapun, Encik Cheong tidak peduli. Dia yakin bahawa anaknya tidak bersalah dan meminta Tae Soo menggunakan apa jua cara untuk membebaskan anaknya. Bagi Tae Soo, satu-satunya cara untuk melindungi anak perempuannya adalah dengan menggugurkan kenyataan Jun Tae. Dia perlu membuktikan bahawa pembunuh Yang Men dan Song Mina sebenarnya adalah orang lain. Hanya dengan cara itu, dia dapat membebaskan Jun Tae secara sah. Tae Soo masih menganggap teman wanita Jun Tae, Seong Hee, sebagai suspek dalam kedua-dua kes ini. Kebetulan ketiga-tiga orang yang meninggal dunia, termasuk Sua Yeon, pernah tinggal di tingkat bawah tanah rumah Seong Hee. Lebih-lebih lagi, suami Seong Hee telah meninggal dunia dan selepas kematiannya, Seong Hee telah cuba mewarisi rumah suaminya. Siasatan menunjukkan bahawa keempat-empat orang itu sebelum meninggal dunia semuanya tinggal di tempat yang sama. Sukar untuk tidak mencurigai Seong Hee. Tae Soo sekali lagi menyoal siasat Jun Tae apabila melihat teman wanitanya telah dianggap sebagai suspek. Jun Tae akhirnya memberitahu kebenaran. Dia memberitahu Tae Soo bahawa dia telah membunuh Song Mina kerana ingin merugutnya. Dan apabila dia melawan, dia bertindak sangat keras. Ketika mengaku Jun Tae penuh penyesalan, hampir menangis terisak-isak, seperti sedang mengatakan kebenaran. Walau bagaimanapun, menurut analisis jenayah, Tae Soo masih mencurigai Jun Tae. Ketua UU membantah pandangan Tae Soo, dan dua penganalisis juga berpendapat bahawa kali ini Tae Soo mungkin salah dalam analisisnya. Semasa kes itu menemui jalan buntu, hubungan antara Tae Soo dan anak perempuannya juga mula berubah, untuk menghentikan anak perempuannya daripada terjebak dalam masalah. Pada waktu malam, Tae Soo memutuskan untuk memberitahu seluruh kebenaran kepadanya. Dia memberinya USB yang mengandungi rakaman suara isterinya sebelum meninggal dunia ketika menjalani rawatan psikologi. Di dalamnya terdapat kata-kata ibunya tentang kebenaran yang ingin dia ketahui. Ha Ben mendengar kata-kata ibunya dalam rakaman itu dan baru mengetahui bahawa ibunya sentiasa dihantui oleh kenyataan adiknya telah jatuh ke dalam gaung. Ibunya malah pernah meragui dirinya, seperti bapanya meraguinya. Keputusan untuk bercerai adalah kerana ibunya ingin mengakhiri keraguan itu. Keputusan untuk menamatkan hidup adalah kerana rasa bersalah kerana meragui anak perempuannya sendiri. Selepas mendengar rakaman suara ibunya, Ha Ben menangis terisak-isak. Lewat malam, Tae Soo pulang ke rumah dan melihat anak perempuannya tidur dengan tenang. Hatinya seolah-olah merasakan kedamaian yang sudah lama tidak dirasai. Apabila Ha Ben bangun, Tae Soo meminta maaf kepada anak perempuannya. Jika pada masa itu dia bukan orang pertama yang mencurigai anak perempuannya, isterinya tidak akan terpengaruh dan mencurigai anak perempuannya. Ha Ben bertanya kepada bapanya mengapa dia tidak membiarkan dia mendengar rakaman suara ini lebih awal. Tae Soo menjawab dengan nada ikhlas. Dia hanya tidak mahu anak perempuannya membencinya dan ingin menghargai peluang untuk hidup bersama anak perempuannya yang telah dia peroleh dengan susah payah. Keesokan paginya, Tae Soo menyediakan sarapan dan berhasrat untuk mengetuk pintu memanggil anak perempuannya bangun. Namun, dia melihat anak perempuannya sudah memakai seragam, dengan wajah tenang, seolah-olah telah terbebas. Di dalam kereta bapanya, Ha Ben memberitahu Tae Soo bahawa dia telah memutuskan untuk melepaskan dendam, tidak lagi mahu membalas dendam untuk ibunya. Dia tidak mahu memusnahkan kehidupan yang pernah diharapkan ibunya akan dia jalani dengan baik. Tae Soo berjanji kepada anak perempuannya bahawa dia akan menangkap pembunuh itu. Di sekolah, Ha Ben bercakap secara semula jadi dengan rakan-rakannya. Dia telah memutuskan untuk kembali menjadi seorang pelajar biasa. Bunyi dari fon kepala adalah suara rakannya, Sua Yeon. Ha Ben memandang ke halaman sekolah, seolah-olah melihat Sua Yeon melambai ke arahnya. Pada masa itu, senyuman tipis terukir di bibirnya. Pada masa yang sama, di hutan tempat mayat pada mulanya ditemui, Ketua UU menemui mayat Song Mina yang disembunyikan oleh Encik Cheong. Keputusan bersiasat mengesahkan bahawa Song Mina tidak mati akibat dicekik. Ini sama sekali tidak sepadan dengan pengakuan Jun Tae. Dan pada masa ini, rantai yang terjatuh di tempat kejadian juga disiasat dan pembelinya adalah isteri Tae Soo. Ketua UU tiba-tiba teringat beberapa hari yang lalu, apabila penganalisis wanita itu mencurigai anak perempuan Tae Soo. Dia memutuskan untuk menemuinya untuk bertanya sama ada terdapat sebab lain di sebalik keraguan terhadap Ha Ben. Penganalisis wanita itu membawa Ketua UU ke bilik forensik. Doktor forensik telah memeriksa sebuah cawan yang pecah dan mengesahkan bahawa DNA di atasnya sepadan sepenuhnya dengan rantai yang ditemui di tempat kejadian. Penganalisis wanita yang sebelum ini mencurigai Ha Ben telah sengaja menjemput Ketua UU minum teh untuk membincangkan lebih lanjut mengenai kes itu. Ha Ben sangat berhati-hati, menyembunyikan dengan sempurna bahawa dia mengenali Yang Min. Namun, dia secara tidak sengaja telah memecahkan sebuah cawan. Dan kini,
Bukti DNA yang sepadan ini tidak syak lagi. Ia membuktikan bahawa Ha Ben berada di tempat kejadian dan pada malam Yang Min meninggal dunia. Pada masa yang sama, Tesu sedang menyoal siasat Jun Tae dan membentangkan laporan pemeriksaan mayat Song Mina. Selepas melihat laporan yang mengesahkan Song Mina tidak mati dicekik, Jun Tae juga berasa panik. Dia mengaku kepada Tesu bahawa sebenarnya pada hari kejadian, dia telah minum sedikit arak. Selepas terjaga, dia mendapati Song Mina terbaring di katilnya telah meninggal dunia. Pada masa itu, reaksi pertamanya adalah beranggapan dia tidak melakukannya. Namun, Seong Hee tiba-tiba menyerbu masuk, berpendapat mungkin kerana arak dia tidak tahu dia telah membunuh orang, sama seperti bapanya. Malam itu, Jun Tae mempercayai kata-kata teman wanitanya dan tidak melaporkan kepada polis. Tae-su mendengar dan sedang bersiap sedia untuk membuat penilaiannya. Pada ketika ini, Ketua OU memanggilnya keluar dan memberikan gambar Ha Ben yang berada di tempat kejadian kes Yang Min kepadanya. Ketua OU berkata bahawa mulai sekarang, Ha Ben akan menjadi suspek dalam kes Yang Min dan Tae-su perlu menarik diri daripada siasatan. Di hadapan atasannya, Tae-su berhujah dengan kuat, mengatakan bahawa gambar itu bukan bukti langsung dan berharap dapat terus mengikuti kes itu. Di bilik soal siasat, Jun Tae mula meragui kes itu. Selepas analisis daripada Tae-su, Jun Tae teringat bahawa pada malam Song Mina meninggal dunia, Seong Hee kelihatan bertindak agak mencurigakan. Jun Tae meminta untuk bercakap secara peribadi dengan Tae-su. Kapten Oh akhirnya membenarkan Tae-hu untuk menyoal siasat selama 2 jam. Sementara itu, polis mendapati bahawa gambar yang dihantar adalah daripada Encik Cheong. Kapten Oh mengesyaki Tae-hu diugut oleh Encik Cheong dan oleh itu mengubah sikapnya, berkeras tidak membenarkan Tae-hu mengambil bahagian dalam soal siasat lagi. Ha Bin tiba di balai polis sebagai suspek. Pada masa ini, Encik Cheong menghubungi polis dan menyatakan bahawa pada hari Song Mina meninggal dunia, dia melihat sendiri Ha Bin berada di tempat kejadian. Selepas menyoal siasat rakan sekelas Ha Bin, penganalisis mendapati bahawa pada malam Song Mina meninggal dunia, Ha Bin telah menyelinap keluar dari bumbung hotel. Oleh itu, dalam kedua-dua kes Yang Min dan Song Mina, Ha Bin menjadi suspek. Di dalam bilik soal siasat, penganalisis menyebut gambar Ha Bin muncul di sebelah mayat Yang Min. Ha Bin bertindak balas dengan sangat tenang, mengakui bahawa dia telah menculik Yang Min dan menekuk lututnya, tetapi tidak membunuh orang. Apabila ditanya tentang sebab kehadirannya di tempat kejadian di mana mayat Song Mina disembunyikan di dalam hutan, Ha Bin juga dengan tenang menjawab bahawa dia hanyalah seorang saksi. Penganalisis terus bertanya jika dia hanya saksi, mengapa dia mencipta alibi. Ha Bin bertindak balas dengan cepat, mengatakan bahawa dia bimbang dia akan disyaki. Walau bagaimanapun, penganalisis mendapati percanggahan dalam jawapan Ha Bin. Sebelum Song Mina dibunuh, dia telah mencipta alibi. Ini membuktikan bahawa mungkin ini adalah kes pembunuhan yang disengajakan. Semakin tenang Ha Bin, semakin curiga polis terhadapnya. Mereka mula percaya bahawa Song Mina dan Yang Min kedua-duanya dibunuh olehnya, tetapi masih tidak dapat menjelaskan motifnya. Semasa Ha Bin disoal siasat, untuk membantu anak perempuannya melepaskan diri daripada syakwasangka, Tae-hu telah bertemu Seong Hee pada malam itu dan meminta pengesahan semula butiran kenyataan juntai. Seong Hee mengesahkan bahawa pada malam Song Mina meninggal dunia, dia tidak bertemu dengan gadis itu. Tae-hu terus menyoal siasat anak lelaki Seong Hee, dan budak itu pula berkata bahawa pada hari kejadian, dia dan ibunya telah bertemu Song Mina. Dengan rakaman suara budak itu, Tae-hu kembali ke balai polis dan berkongsi analisisnya. Dia mengesyaki bahawa Seong Hee adalah pembunuh Song Mina. Dia berpendapat bahawa Seong Hee, selepas membunuh Song Mina, telah menyalahkan teman lelakinya yang tidak bersalah, Jun Tae. Selain itu, Tae-hu percaya bahawa motif pembunuhan Seong Hee adalah kerana wang. Apabila Song Mina meninggalkan rumah dan menyertai kumpulan itu, dia membawa wang yang diperas daripada Yang Min. Semasa Yang Min melarikan diri, dia juga membawa wang. Walau bagaimanapun, selepas kedua-dua kes itu berlaku, tiada beg wang ditemui di tempat kejadian. Mendengar hal ini, Kapten Oh segera membawa Seong Hee ke balai polis. Walau bagaimanapun, Seong Hee tetap berdiam diri. Polis terpaksa menggunakan anak lelaki Seong Hee sebagai penghubung. Budak itu mengaku bahawa dia secara tidak sengaja membunuh Song Mina. Pada hari Song Mina pulang lewat, dia melihat kakaknya kelihatan letih dan tidak gembira. Jadi dia menambahkan beberapa biji gula-gula ke dalam minuman kakaknya. Beberapa hari sebelumnya, dia mendengar Yang Min mengatakan bahawa gula-gula jenis ini akan membuat orang gembira. Dia hanya ingin kakaknya lebih gembira, tetapi tidak menyangka bahawa sebaik sahaja Song Mina selesai minum, dia terus rebah di tempat kejadian. Kes itu nampaknya telah diselesaikan. Jika anak lelaki Seong Hee adalah pembunuh Song Mina,
maka Habin tidak bersalah. Habin dibebaskan. Selepas keluar dari balai polis, Habin berkata dia sedikit lapar. Teku terkejut mendengarnya. Ini adalah kali pertama setelah sekian lama anak perempuannya proaktif mengajak dia makan. Teku memandu mencari restoran. Walau bagaimanapun, pada masa ini, balai polis menghubungi dan memberitahu bahawa Habin perlu dibawa kembali. Sebentar tadi, seorang gadis yang tinggal di rumah Seong Hee telah memberikan rakaman video kepada polis. Rakaman video itu menunjukkan ibu Habin menggali lubang di gunung untuk menyembunyikan mayat Sua Yeon. Berdasarkan bukti ini, polis membuat kesimpulan bahawa ibu Habin adalah pembunuh Sua Yeon dan menganggap bahawa Habin mendekati Yang Min, Song Mina dan orang lain dengan niat jahat. Oleh itu, syakwa sangka terhadap Habin menjadi semakin besar. Kapten Oh menyoal siasat Teku mengenai rakaman video ini. Pada masa yang sama, polis menerima maklumat tentang keberadaan Encik Cheong. Kapten Oh segera memimpin pasukannya keluar dan mendapati bahawa Encik Cheong telah mendekati tempat kejadian kes Yang Min. Di tempat kejadian, Seong Hee juga hadir dan nampaknya telah berlaku pertengkaran dengan Encik Cheong. Apabila Encik Cheong melihat polis, dia serta-merta melarikan diri. Polis cuba mengejar tetapi Encik Cheong telah hilang. Selepas itu, Seong Hee menyerahkan sebuah beg kepada penganalisis. Dia menyatakan bahawa ini adalah barang yang ditemui di tempat persembunyian lain Yang Min, dengan harapan ia akan membantu menyelesaikan kes itu. Seorang gadis juga menyerahkan rakaman video kepada polis, menyatakan bahawa Seong Hee sendiri yang memintanya untuk membawanya. Alasannya adalah untuk membuktikan bahawa dia dan anaknya tidak disyaki secara tidak munasabah oleh polis. Di dalam beg itu terdapat telefon bimbit Yang Min. Mesej dalam telefon menunjukkan bahawa Yang Min telah memeras ugut ibu Haben, mengatakan bahawa dia telah menyaksikan sendiri Haben membunuh Sua Yeon. Disebabkan mesej ini, Kapten Oh merancang untuk meminta waran tangkap Haben atas tuduhan membunuh Sua Yeon. Pada masa ini, Teku membawa Encik Cheong ke balai polis. Rupa-rupanya, malam ini Teku telah membantu Encik Cheong melarikan diri. Teku berharap Encik Cheong dapat memujuk anaknya untuk mengubah keputusan. Jangan terburu UAP mengaku bersalah bagi pihak Seong Hee. Bagi Teku, dia mesti membuktikan Seong Hee adalah pembunuh barulah dia dapat membersihkan nama anak perempuannya. Kapten Oh meminta agar Encik Cheong disoal siasat secara berasingan, barulah dia dibenarkan bertemu dengan anaknya. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna syakwa sangka terhadap Habin akan hilang sepenuhnya. Penganalisis telah memeriksa komputer Habin dan mendapati bahawa ia penuh dengan dokumen mengenai individu-individu yang berkaitan. Dari Yang Min, Song Mina hingga pegawai polis di balai polis dan orang lain, Habin jelas telah menguasai semua maklumat orang-orang ini. Bukan itu sahaja, Habin juga menyiasat bapanya dengan sangat teliti. Daripada kes-kes yang ditanganinya, syakwa sangkanya, perkembangan kes-kes yang dikongsinya, dan rancangan yang berkaitan dengan bapanya, semuanya disiasat oleh Habin dengan teliti. Selain itu, Habin malah meramalkan dengan tepat perkembangan peristiwa. Dia meramalkan bahawa bapanya akan mula-mula meraguinya, tetapi kemudian akan memilih untuk mempercayainya semasa soal siasat. Selepas menemui dokumen-dokumen itu, Teku masih terus membela anak perempuannya. Walau bagaimanapun, penganalisis mula mengesyaki bahawa Habin mungkin benar-benar pembunuh Sua Yeon. Tujuan sebenarnya bukan untuk membalas dendam untuk ibunya tetapi untuk menghapuskan semua orang yang mengetahui kebenaran. Jika benar begitu, Teku dari awal telah jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh anak perempuannya. Dan malah, dia sedang membantu anak perempuannya melaksanakan rancangan untuk melepaskan diri daripada tuduhan tanpa disedarinya. Di pihak lain, pada waktu malam, Seong Hee membawa sebuah beg berat masuk ke hotel. Di dalam beg itu bukan benda lain melainkan wang yang Song Mina ambil daripada Yang Min beberapa hari sebelumnya. Hakikatnya, Seong Hee, walaupun kelihatan lemah dan tidak bersalah, telah menipu semua orang dengan sempurna. Pada malam kejadian, Song Mina telah bertemu Seong Hee. Song Mina tahu bahawa Yang Min telah memeras ugut seorang wanita. Wanita ini kemudian memilih untuk mengakhiri hidup. Walau bagaimanapun, Song Mina juga mengetahui hubungan gelap antara Seong Hee dan Yang Min, dan meneka bahawa Yang Min tidak cukup pintar untuk memikirkan rancangan peras ugut. Oleh itu, Song Mina berpendapat bahawa Seong Hee sendirilah yang menghasut Yang Min. Dia menuntut Seong Hee berkongsi wang dengannya. Jika tidak, dia akan mendedahkan kebenaran. Untuk merahsiakan semuanya, Seong Hee telah memberikan Song Mina ubat dan akhirnya membunuhnya. Perbuatan Seong Hee telah dilihat oleh anaknya. Selepas itu, Seong Hee mengajar anaknya cara berbohong untuk menyembunyikan jenayah itu. Tetapi jenayah Seong Hee tidak berhenti setakat membunuh Song Mina. Dia juga yang membunuh Sua Yeon, sahabat karib Habin.
Sua Yeon dan remaja nakal lain seperti Yang Men tinggal di ruang bawah tanah rumahnya. Mereka dipaksa oleh Yang Men untuk melakukan kerja haram seperti menjual dadah. Apabila Sua Yeon tidak mahu bekerjasama, Yang Men telah mengurungnya di dalam bilik gelap. Pada masa itu, Sua Yeon telah merayu Seong Hee untuk melepaskannya. Tetapi Seong Hee, walaupun kelihatan baik hati, menolak dengan dingin. Akhirnya, anak lelaki Seong Hee sendiri, yang tidak sanggup melihat Sua Yeon dikurung, telah diam-diam membuka kunci bilik. Pada hari Sua Yeon melarikan diri, dia telah mengintai perbualan antara Seong Hee dan Yang Men. Dia mendapati bahawa Seong Hee sentiasa berpura-pura menjadi seorang yang tidak bersalah. Untuk melepaskan diri dari keadaan ini, Sua Yeon telah menghubungi Habin dan meminta Habin menyelamatkannya. Walau bagaimanapun, pada malam itu, Seong Hee telah menemui Sua Yeon terlebih dahulu. Apabila dia hendak menelefon polis, Seong Hee telah menekan ketika dia tidak berhati-hati dan membunuhnya. Apabila ibu Sua Yeon mendengar perbualan antara anak perempuannya dan Sua Yeon, kerana bimbang, dia telah mengikuti anak perempuannya. Dia telah menyaksikan Sua Yeon pergi bersatu semula dengan datuk dan neneknya, dan kerana menyangka anak perempuannya sendiri adalah pembunuh, dia telah memutuskan untuk menanam mayat itu untuk membantu anak perempuannya. Walau bagaimanapun, Seong Hee, yang bersembunyi berdekatan, telah mendapat satu idea. Dia telah menghubungi Yang Min, berpura-pura mengatakan bahawa dia telah melihat Habin membunuh Sua Yeon, dengan tujuan untuk membuat Yang Min memeras ugut ibu Habin. Pada masa ini, polis masih belum mengesyaki apa-apa tentang Seong Hee dan hanya menumpukan perhatian kepada Habin. Penganalisis wanita terus menyoal siasat Habin dan menunjukkan video yang menunjukkan ibunya menyembunyikan mayat Sua Yeon di dalam but kereta. Mereka mengesyaki Habin sengaja membawa ibunya keluar pada malam itu untuk membantu menguruskan mayat itu. Walau bagaimanapun, Habin tetap tenang seperti biasa, menunjukkan bahawa tidak ada bukti yang menunjukkan dia bersalah. Tepat pada masa ini, polis menemui kamera pengawasan di tempat Sua Yeon dibunuh. Selepas pemeriksaan, mereka mendapati bahawa ibu Habin sendiri telah membeli dan memusnahkan semua rakaman video dari setahun yang lalu. Berdasarkan ini sahaja, Kapten Oh telah menyimpulkan bahawa Habin pasti pembunuh dan meminta Tae-Ho memujuk anak perempuannya untuk mengaku bersalah. Walau bagaimanapun, di dalam bilik soal siasat, Tae-Ho tidak berkata apa-apa tentang syakwasangka itu dan hanya menegaskan bahawa dia akan menangkap pembunuh sebenar dan membuktikan anak perempuannya tidak bersalah. Selepas semua yang berlaku, Tae-Ho percaya bahawa anak perempuannya mungkin berbeza daripada kanak-kanak lain. Tetapi dia sama sekali bukan pembunuh. Di tempat lain, untuk menyiasat kes Song Mina, penganalisis telah membawa ibu dan anak lelaki Seong Hee ke balai polis. Sebelum itu, anak lelaki Seong Hee telah mengaku bahawa dia sendirilah yang telah memasukkan dadah ke dalam minuman Song Mina, menyebabkan gadis itu meninggal dunia secara tidak sengaja. Walau bagaimanapun, penganalisis mula menyedari bahawa semasa menjawab soalan, Seong Hee sentiasa sengaja membimbing anak lelakinya. Selain itu, sebelum memasuki bilik soal siasat, budak lelaki itu telah diam-diam mengingatkan penganalisis agar tidak makan makanan yang dimasak oleh ibunya. Tambahan pula, Jun Tae yang ditahan juga telah menyatakan keraguan terhadap Seong Hee. Disebabkan itu, penganalisis dan Kapten Oh telah mula mengalihkan syakwasangka kepada Seong Hee. Tae-Ho juga menyatakan keraguan terhadap Seong Hee, berpendapat bahawa ketiga-tiga kes Song Mina, Sua Yeon dan Yang Men adalah disebabkan oleh Seong Hee. Untuk mengumpulkan bukti jenayah Seong Hee, Tae-Ho pulang ke rumah dan mengadakan perbualan terus terang dengan anak perempuannya. Habin teringat bahawa selepas Sua Yeon meninggal dunia, ibunya kelihatan telah mula menulis surat. Selain itu, sebelum ibunya meninggal dunia, dia sering pergi ke kuil untuk menyembah tulang adiknya. Untuk menyiasat petunjuk lanjut, Tae-Ho dan anak perempuannya pergi ke kuil. Tidak sangka mereka menemui tempat sembahyang tulang Sua Yeon. Di sebelah tempayan abu adalah sepucuk surat yang ditulis oleh Ibu Habin. Dalam surat itu, Ibu Habin melahirkan syakwasangka bahawa anak perempuannya sendirilah yang telah membunuh Sua Yeon. Walau bagaimanapun, kemudian ibunya mendapati bahawa anak perempuannya telah menulis banyak nota tentang cara merawat kemurungan ibunya. Oleh itu, ibunya secara beransur-ansur mengabaikan syakwasangka terhadap anak perempuannya. Untuk mendedahkan kebenaran, ibunya pergi ke persimpangan jalan di mana Sua Yeon meninggal dunia untuk memeriksa kamera pengawasan. Akhirnya, dalam rakaman video pada malam kejadian, Ibu Habin telah menemui imej Seong Hee. Sejak itu, ibunya yakin bahawa Seong Hee sendirilah yang telah membunuh Sua Yeon dan juga yang telah mengancamnya. Ibunya telah bertemu Seong Hee untuk bersemuka, tetapi tidak sangka Seong Hee mengugut bahawa jika Habin tahu ibunya mengesyaki dia adalah pembunuh dan menyembunyikan mayat dirinya, anak perempuan itu akan sangat sedih. Kata-kata Seong Hee benar-benar merupakan ancaman kepada Ibu Habin. Kerana takut anak perempuannya akan terluka,
ibunya tidak cukup berani untuk memberitahu anak perempuannya tentang syakwasangkanya. Selepas itu, kerana berasa menyesal, ibunya telah membuat keputusan yang salah. Malangnya, pada masa itu, ibunya telah membuang semua rakaman video pengawasan yang telah dikumpulnya. Bukti yang boleh membuktikan Seong Hee berada di tempat kejadian telah dimusnahkan. Ha Bin sangat marah dengan sikap bapanya. Dia berpendapat bahawa apa yang perlu dilakukan sekarang bukanlah menangkap Seong Hee, tetapi membalas dendam untuk ibunya. Ha Bin malah berfikir bahawa disebabkan syakwasangka awal bapanya terhadapnya telah menyebabkan ibunya meraguinya, dan skim sebab tidak langsung yang menyebabkan kematian ibunya. Oleh itu, jika bapanya masih mempunyai sedikit rasa bersalah, dia harus memilih dengan jujur, membalas dendam. Pada masa yang sama, polis mendapati wang tunai yang disembunyikan oleh Seong Hee di sebuah hotel, iaitu wang Yang Min. Walau bagaimanapun, apabila disoal siasat, Seong Hee masih terus berpura-pura tidak bersalah, mengatakan bahawa walaupun dia telah mengambil wang itu, dia tidak membahayakan Yang Min. Untuk memaksa Seong Hee mengakui jenayahnya, polis bercadang untuk bersemuka dengan anak lelakinya. Namun, mereka mendapati bahawa Ha Bin telah membawa budak itu pergi. Tae Soo menyedari tindakan anak perempuannya adalah untuk membalas dendam. Sesungguhnya, selepas membawa anak lelaki Seong Hee pergi, Ha Bin mengambil kesempatan apabila polis sedang menggerakkan pasukan mencari. Dia diam-diam membawa pisau ke balai polis dengan niat untuk membunuh Seong Hee dengan tangannya sendiri. Walau bagaimanapun, pada masa itu, Tae Soo muncul. Dia cuba menghalang, malah tidak teragak-agak untuk menggenggam pisau di tangan anak perempuannya dengan tangan kosong. Dia merayu agar anak perempuannya tidak melakukan perkara bodoh. Tae Soo tidak pernah meninggalkan anak perempuannya. Pada masa lalu, dia tidak berani menghadapi keraguan dalam hatinya. Jadi dia menyerahkan anak perempuannya untuk dibesarkan oleh isterinya. Dan kini, Tae Soo dengan nada lembut bertanya kepada anak perempuannya sama ada dia membunuh adik lelakinya. Apabila mendengar soalan ini, Ha Bin akhirnya menangis. Selepas bertahun-tahun, akhirnya bapanya sanggup bertanya soalan ini kepadanya. Ha Bin menjawab dengan tangisan bahawa dia bukan orang yang menyebabkan adiknya jatuh dari tebing. Tae Soo tanpa ragu-ragu mempercayai anak perempuannya, berulang kali meminta maaf kepadanya. Berhadapan dengan bapanya, yang akhirnya sanggup mempercayainya, Ha Bin tidak dapat menahan air matanya dan memutuskan untuk menghentikan rancangan balas dendamnya. Di taman, penganalisis menemui anak lelaki Seong Hee dan budak itu masih selamat. Ha Bin tidak berniat untuk mencederakan budak itu. Seterusnya adalah soal siasat terhadap Seong Hee. Di hadapan Tae Soo, Seong Hee masih tidak henti-henti membela diri, cuba menyalahkan Ha Bin. Walau bagaimanapun, Tae Soo menunjukkan Seong Hee sebuah rakaman video. Video itu menunjukkan bahawa selepas Hwa Yeon dibunuh, Ha Bin baru tiba di tempat kejadian. Oleh itu dia tidak boleh menjadi pelakunya. Ini adalah rakaman video yang dipulihkan dari telefon Yang Min selepas dipadam. Malang sekali, rakaman video ini pula dirakam oleh Seong Hee pada malam kejadian menggunakan telefon Yang Min. Melihat kesalahannya hampir terbongkar, Seong Hee terus menyalahkan Yang Min. Tetapi Tae Soo pula menunjukkan rakaman video pengawasan yang menunjukkan Seong Hee adalah orang pertama yang tiba di tempat kejadian pada malam itu. Oleh itu, orang yang telah membunuh Hwa Yeon dan merakam video itu hanya boleh jadi Seong Hee. Rakaman video pengawasan ini ditemui oleh Ha Bin di rumah. Rupa-rupanya, ibunya tidak memusnahkan semua rakaman video pengawasan pada tahun itu. Selain itu, anak lelaki Seong Hee juga mendedahkan bahawa ibunya telah meletakkan racun dalam makanan penyewa. Sejak itu, jenayah Seong Hee telah terbukti. Kebenaran kes telah terbongkar. Walau bagaimanapun, Ha Bin sama sekali tidak gembira. Dia takut bahawa dia akan menjadi seperti Seong Hee, sanggup mengeksploitasi orang yang disayangi untuk mencapai matlamat. Tae Soo dengan tegas mengatakan bahawa anak perempuannya dan Seong Hee sama sekali bukan jenis orang yang sama. Dia bersedia menunggu anak perempuannya keluar dari kegelapan dan mencari semula dirinya. Selepas itu, Tae Soo meletak jawatan di balai polis dan pulang ke rumah, memutuskan untuk memulakan hidup baru, menjadi seorang bapa yang baik. Tidak lama kemudian, hari lahir Ha Bin tiba. Tae Soo telah menempaki hari lahir untuknya dan memberinya jam tangan. Pemandangan di luar tingkap sungguh damai dan indah, sama seperti hubungan yang semakin hangat antara bapa dan anak. Filem ini berakhir di sini. Setakat ini sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Sila suka, komen dan ikuti saluran saya untuk menonton lebih banyak filem. Jumpa anda dalam video seterusnya. Semoga hari anda gembira.